Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jomlah kita sama-sama mulakan sesi perbentangan bisnes kita pada malam ini dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya, kena berdua dengan mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inni ala rizqika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, ajarkanlah aku tentang cara untuk bersyukur kepada segala nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang masuk ke dalam sesi perbentangan bisnes kita pada malam ini bersama-sama dengan saya Faiz Ismail, ataupun di luar sana mungkin lebih dikenali dengan nama Papa Berry, insya-Allah. Jadi apa-apa pun saya ingin melalukan kehadiran anda, terutamanya bagi anda yang pertama kali masuk ke dalam sesi pembentangan bisnes seperti ini, dan juga bagi anda yang mungkin tercangak-cangak tak tahu apa benda lah, keling apalah dibagi oleh orang ni kan. Tengok-tengok klik-klik takut kan jadi scam. Tiba-tiba pula hilang duit dalam bank. Tak ada. Ini bukan link scam. InsyaAllah duit anda tak hilang, tetapi insyaAllah saya akan cuba membentangkan satu perniagaan yang membolehkan anda ini of course akan lagi banyak duit selepas ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi sebelum kita memulakan pembentangan kita pada malam ini, ada beberapa perkara yang ingin saya ingatkan kepada anda semua mudah-mudahan. Nombor satunya ialah, kalau boleh elakkan daripada unmute diri anda. Jauhkan jari anda daripada butang mikrofon itu. Kalau jari anda itu besar belah kiri, tukar belah kanan. Jangan tentuh butang mikrofon itu. Sebab apa? Sebab saya takut nanti kalau anda tertekan ketika saya bercakap, takut nanti karang, tak pasal-pasal, orang lain mungkin tak dengar suara saya sebab tenggelam dan sebagainya. Saya tak naklah menjadi diktator macam speaker dewan. Tiba-tiba pula mutekan korang mikrofon, lepas tu tak bagi unmute kan. Tak ada. Saya akan bersikap lebih demokratik pada kali ini. Tetapi tolong jauhkan jari anda daripada butang mikrofon dekat handphone ataupun dekat laptop anda masing-masing. Itu yang pertama. Yang keduanya, pembentangan bisnes ini insya-Allah akan melibatkan RM, akan melibatkan duit. Saya akan tunjuk income orang, akan tunjuk income diri sendiri, akan tunjuk macam-macam lah kan yang melibatkan duit. Dan saya minta sangat-sangat supaya anda tolong jangan screenshot benda itu dan sebarkan ke social media. Kalau anda nak screenshot, anda simpan untuk motivasi diri anda ataupun untuk anak tim anda ataupun mungkin kepada prospek anda akan datang, anda jumpa dengan dia personal kan? No problem at all. Silakan, by all means kita benarkan. Tetapi tolong jangan sebarkan dekat social media. Tolong jangan tunjuk, oh Papa beri income banyak ni. Oh Siti Rafida income banyak tu. Saya takut nanti tak memasal kita pula yang kena, sebab sekarang undang-undang memang tak boleh nak tunjuk income banyak-banyak sebab takut dianggap macam scam. Benda jadi tau. Sebab dekat luar negara, ada MLM, even Forever Living pun sebenarnya, sekarang ini tengah disiasat oleh pihak berkuasa luar sana, disebabkan oleh sikap mereka yang berbisnes dalam perniagaan ini. Bukannya masalah perniagaan Forever tau, tapi sikap mereka yang FBO macam kita dekat luar sana, bukan sini lah, sini okey, dekat luar negara, yang terlampau gairah menayangkan duit, yang terlampau gairah mengutamakan aspek orang kata apa, networking sangat-sangat sampai mengabaikan produk sebagainya, sampai ada orang report, oh ini scam. Padahal Forever bukan scam, bisnes ini bukan scam, tetapi takut ada orang yang terlajak. Itu di situlah kita kena jaga betul-betul. Sebab kalau boleh kita nak berbisnes lama, kalau boleh kita dah ada perniagaan ini sejak tahun 1978, 83 dah masuk ke Malaysia, kita nakkan boleh menjalar sampai ke berpuluh-puluh tahun lagi, insya-Allah taala. Baik, so itu je tuan-tuan sekalian, saya mendahului lah. Mendahului, macam main bola pula kan, main bisa mendahului sebagainya untuk pembentangan bisnes kita pada malam ini, insya-Allah taala. Jadi apa-apa pun, inilah saya, gambar saya handsome sekali, AI buat. Kan, walaupun macam badan saya lebih besar dari kereta, tapi tak apalah. Hakikatnya kereta itu lebih besar dari saya, tuan-tuan dan puan-puan. Hidup tenang tanpa hutang, tajuk yang saya pilih pada hari ini, pada malam ini, insya-Allah taala. Baik. Sebelum itu juga, bagi mereka yang mungkin tak dapat nak tonton live ini, kejap-kejap sangkut, kejap-kejap terkeluar, kejap-kejap bini panggil, kejap-kejap lelaki panggil ke apa-apa kan, insya-Allah saya akan muat naik link untuk video ini yang saya rakam ini dekat YouTube nanti. Kita akan bagi linknya, anda boleh tengok balik semula, no problem. Tapi soalan pertama yang ingin saya tanyakan kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan, siapa kat sini yang memang tengah bermasalah dari segi kewangan? Dan masalah utama kita satu je,
Masalah utama kita, tuan-tuan dan puan, ialah hutang. Itu je pun. Bukannya masalah komitmen banyak ke apa-apa. Kita nak cerita. Tapi hutang. Sebab hutang ini problematik sebenarnya. Dan dengan hutang itulah menyebabkan income kita yang mungkin kita dapat dari kerja makan gaji ke apa-apa ke, menjadi menyusut selama bulan. Bank kita cuma jadi hotel kepada duit kita. Datang singgah, lepas tu belah macam tu je kan. Siapa kat sini yang ada masalah gaji tak cukup? Gaji kata banyak ini, hujung bulan dah terpaksa meminjam. Kadang-kadang tak selalu hujung bulan. Tengah-tengah bulan dah kena meminjam. And then hutang banyak kiri kanan depan belakang, hutang rumah, hutang kereta, hutang bank, hutang kos member, hutang kowe, segala bapa hutang tuan-tuan dan sekalian yang kita terpaksa tanggung. Dan sekarang ini yang nyatanya untuk orang macam kita punya hutang semuanya jenis hutang liability. Mungkin kalau kita ada rumah, yes, itu hutang aset. Tetapi lain-lain macam hutang kereta, hutang kowe, hutang personal, hutang beli perabot dan sebagainya, itu semua merupakan hutang liability. Hutang liability tidak membawa nilai tambah pada kita, melainkan kita terpaksa buat hutang liability kerana kita tak ada duit nak beli item tersebut. Itu isu dia. Kalau hutang kita beli rumah, kita beli hartanah, kita beli contohnya kondo ke sebagainya kan sewakan, itu hutang aset. Orang kaya-kaya memang macam tu. Tapi kita ni pula usahakan nak berhutang nak beli kondo. Kita nak beli rumah kita duduk sekarang ni pun fikir banyak kali masalahnya kalau anda duduk menyewa, betul tak? And then kemudian siapa yang pernah kena blacklist? Blacklist ni, ya Allah, hai, memang menyakitkan. Terutamanya kalau kita memang berhajat untuk hutang. Kita berhajat nak beli kereta, berhajat nak beli rumah katakan. Tengok-tengok tak boleh, nama dah sangkut dekat sikris. Standard, ramai orang macam tu, tuan-tuan dan sekalian. Dan jangan tak tahu tau, kalau anda tak berhutang langsung, pun nama anda akan sangkut dekat sikris. Jadi nak tak nak, anda terpaksa berhutang. Tapi itulah, bagaimana kita dapat kawal duit kita supaya hutang itu tidak menjadi beban pada kita. Siapa sini yang tak ada simpanan? Macam saya katakan tadi lah, duit gaji masuk ke akaun kita sekadar macam persinggahan. Sekadar seperti hotel, datang dan pergi begitu saja. Kita cuma dapat melihat saja, duit kita pergi kan. Tapi tak ada satu pun yang sangkut. Ataupun simpanan sangat-sangat sedikit yang kadang-kadang kita dah habis berdikit-dikit dah. Bayangkan tuan-tuan, kita ambil matematik mudah lah ya. Contohlah, katalah kita duduk dekat Kuala Lumpur katakan. Gaji kita kata RM5,000. Banyak RM5,000 kan? Tapi masalahnya kita ada rumah nak kena bayar. Rumah kat Kuala Lumpur ni, kalau sewa lah kan, dekat area Sentul lah, sebagi area Sentul. Paling murah RM1,800. Kondo tau, bukan rumah bawah, kondo. RM1,800. Paling murah. Kereta katalah kita ambil kereta, okey, ambil Myvi lah. Myvi dalam 500 lebih 600 macam tu. Tengok kita ambil loan banyak-banyak kan, banyak mana kan. So situ saja 2,000 lebih dah. And then kalau kita ada anak kita kalau ada 2 orang. 2 orang tu kata belajar sekolah rendah lagi ataupun mungkin bukan sekolah rendah lah, mungkin kita budak lagi, mungkin belajar dekat taska ke dekat preschool mana-mana. Preschool yang paling murah pasti. Itu pun kalau kat KL 300 lebih seorang, tak lagi. Tak campur dengan kalau dia pergi duduk dekat nursery. Sebab yelah kadang-kadang ada setengah-setengah pasti dia akan nursery kan. Tapi kalau kita duduk dekat Brady Bunch ke, kita hantar dekat Letica Leaf ke, Bir Ali ke, kita hantar dekat Amazing Seed ke, itu lagi best. Satu kepala 400-500 tak lagi. Kadang-kadang 600 pun ya. Itu boleh cerita kalau anak istimewa autistik. Anak autistik ni kita tak hantar pergi taska biasa. Kita akan hantar pergi ke tempat yang benar-benar khusus untuk mereka. Dan belanja tak murah tuan-tuan sekalian kalau budak autistik. Serius saya cakap. Saya tahu anak saya autistik. Contoh, kita hantar satu sekolah dekat kawasan Batu Cape, nama dia Al-Ghazali School. Sekolah bagus gila, memang top class. Sebulan 1,000 tuan-tuan dan puan-puan. Yuran dia sebulan 1,000. So anda bayangkan kalau anda ada 2 anak autistik, dah 2,000 kat situ tuan-tuan dan puan-puan. Anda sanggup nak tanggung? Itulah sebab itulah kadang-kadang kita stres. Kita stres bukan apa-apa tau. Kita stres sebab kita nak duit. Kita terdesak nak duit. Kerja banyak tapi gaji tak memadai. Dan kemudiannya kita pula, dah ada duit sikit. Aku memang nak cepat dapat duit. Kita nak settlekan hutang. Kita nak duit sekelepuk. Tengok datang mesej kat Telegram. Siapa pula yang membisingkan diri tu? Kejap ya. Kejap. Kejap ya. Dah selesai. Sorry, sedikit iklan dekat situ. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, minta maaf lah ya. Okey. Baik. Alamak, aku nak bawakan ni. Salah. Okey. So macam contoh, kita dah terdesak nak duit banyak dan kita selesaikan hutang, tengok-tengok datang mesej Telegram. Masuk duit dalam RM3,000, kita akan dapat dalam 3 jam
RM40,000. Kita pun luar biasa, RM40,000. Letak RM3,000 je. Pada RM3,000 tu, kita makan masa dekat 2 tahun nak kumpul. Kita bagi. Burn macam tu je tuan-tuan sekalian. Siapa dekat sini yang pernah kena scam macam tu? Tolong angkat tangan. Jangan angkat tangan dalam ni. Kalau angkat dalam tangan ni, saya kantoi. Tolong angkat tangan dekat depan laptop ke, depan handphone anda kan. Anda sendiri tahu siapa anda, tuan-tuan sekalian. Dan saya takkan judge anda. Kita terdesak. Kita sangat terdesak. Setuju atau tidak? Tetapi bagaimana kita mengatasi keterdesakan itu sebenarnya? Macam sekarang, saya membawakan kepada anda satu bisnes yang membolehkan anda berpeluang untuk mendapatkan bonus dalam bentuk USD yang akan diberikan 7 tahun bila anda mencapainya. Dan bonus bentuk USD ini sekelepuk tuan-tuan sekalian, tak campur dengan bonus bulanan anda yang masuk dalam bank tiap-tiap bulan. Bonus USD ini, insya-Allah kalau anda dapat sekelepuk RM40,000, RM50,000 lepas tukar mata wang, ianya mungkin akan membantu anda untuk menyelesaikan hutang-hutang anda. Kalau anda nak tahu bagaimanakah bisnes ini bolehkan anda berpeluang untuk dapatkan bonus dalam bentuk USD ini menjadi sebahagian daripada pembangunan saham untuk syarikat ini, anda tunggu sampai habis tuan-tuan dan sekalian. Dan nak cerita pasal ni, saya nak cerita pasal diri saya lah kejap kan. Sebab ya malam ini malam saya nak cerita pasal diri saya, tak ada. So, saya punya keminatan tuan-tuan sekalian ialah saya memang kalau boleh tak nak berhutang. Tapi kadang-kadang kena berhutang juga. Tapi kalau bab benda kereta contohnya, saya tak nak hutang. Saya kalau boleh nak tanam impian saya, okey, kalau boleh kereta ni aku tak nak hutang. Tapi kereta yang tak hutang tuan-tuan bukan murah. Sekali beli dalam belasan ribu ke 20 puluhan ribu tu tak? Contoh kalau kita nak beli Mercedes-Benz yang keluaran tahun 2000, W210, E-Class katakan, dan mata belalang tu. Wih, cantik tau. Kalau betul dapat yang cantik tu, harga dia dalam belasan ribu. 15,000, 14,000, 16,000. Mungkin ada dapat 10,000, tapi 10,000 dia kadang-kadang takut ada macam-macam problem kan. Kita nak, kalau boleh nak kereta macam tu, tak nak bayar hutang dah. Tapi sangkut tuan-tuan, kita bukan ada cash dah 10,000, 20,000 macam tu nak beli kan. Tak campur dengan repair lagi sebagainya. Tapi itulah impian sekali-sekala tuan-tuan sekalian. 25 tahun saya tanam untuk memiliki Mercedes-Benz. 25 tahun. Ini gambar ni saya buat tau. Jangan main, masih ini je. Saya juga pernah kurus tuan-tuan dan puan. Kau jangan tak tahu. Siapa-siapa dengan aku sekarang dengan BC kan, aku pernah kurus. Alright? Ini tahun 2001 saya buat gambar ni tuan-tuan sekalian. Ini jujur saya cakap. Ini real. Gambar ni, yang ini Mercedes-Benz C-Class W203. Dia punya chassis dia 203. Saya jumpa dekat surat khabar, saya kerat, saya potong, saya ambil gambar saya dekat album saya potong gambar saya ngam-ngam je, and then yang ini ialah brosur untuk kawasan perumahan baru buat masa tu. So dia adalah macam landscape, macam padang golf semua kan. So saya ambil, saya gabung-gabungkan, saya buat macam ni. Tapi dulu syarikat lain tuan-tuan, ni. Ini dulu saya buat syarikat ni. Tak nak sebut lah ya, anda tengok sendiri lah. Dulu impian saya tinggi tuan-tuan. Memang saya nak sangat dapatkan kereta Mercedes-Benz kan. So macam tengok pakai Mercedes, wow luar biasanya pakai Mercedes. Tengok-tengok saya, yelah, kira tak salahkan syarikat tu. Cuma rezeki saya tidak ada di situ. Nampak tak saya tagline? Tidak selamanya aku melarat. Luar biasa betul. Memang tagline kalau keluar buku tu, memang itulah tagline aku. Tapi tidak banyak kenyataan. Tapi Alhamdulillah, dengan Pedagang Forever ini, oleh kerana dengan income yang saya dapat, dengan bonus USD tahunnya ni whatever, saya mampu untuk mengejar impian saya. Dan kali ini saya twist sikit. Saya nak beli Mercedes tapi saya tak nak hutang. Saya nak beli cash. Sebab saya bukan beli Mercedes kerana Mercedes. Saya beli Mercedes sebab saya minat kereta Mercedes yang tertentu. Contohnya macam ni, W210 yang baru saya keluarkan dalam seminggu lebih yang lepas tuan-tuan sekalian. Saya pernah keluarkan satu tahun W210. Saya pernah beli pada tahun 2021 macam tu masa tu. Tapi masa tu kereta tu, yalah masa tu saya kurang bijak sikit, tak ada pengalaman. Dapat kereta yang bermasalah. Masa tu luaran cantik kan, buka enjin cantik. Tengok-tengok tak pakai tak sampai seminggu, dah macam-macam problem. Minyak hitam cepat kering dan sebagainya kan. Jadi saya tak larat nak jaga, so saya terpaksa jual. 4 tahun saya pedam impian tuan-tuan sekalian. Dan akhirnya minggu lepas saya keluarkan Mercedes-Benz W210 ini secara cash. RM12,000 bayar on the spot, cuci kaki tuan-tuan sekalian. Sebab semua dah repair dah. Alhamdulillah. Dan kereta inilah, kalau anda nampak lah kan saya pergi ke mana-mana program, pakai kereta ini kalau atau anda pergi ke KL terserempak kereta ini, akulah tu. Tak ada orang lain masalahnya kan. Saya rasa saya satu-satunya jejaka dekat Malaysia ini yang pakai tu 10 color macam ni. Bak kata isi saya baiti, dia kata color tu striking. Rasa-rasanya 4 batu dah nampak dah warna kereta ni kan. Tapi saya ada impian lain. Impian tanpa hutang yang lain. Kereta juga, tetapi tanpa hutang. Ada satu ni memang impian saya, insya-Allah dalam masa terdekat, mungkin tahun depan ke apa-apa ke,
saya nak tunaikan impian ini. Apa tu tuan-tuan dan puan? Ini dia. Bila kau dah terjebak dengan Mercedes lama ni tuan-tuan dan puan, memang dah tak elak dah. So inilah impian saya akan datang. Yang ini saya ada Ricky, harga dia antara 18,000 ke 25,000. Kalau nak betul-betul cantik, condition gila-gila min punya, mungkin boleh cecah 30,000. But by and large, memang inilah kereta idaman saya. Saya memang bukan kaki kereta baru tuan-tuan. Saya nak kereta lama, dan kereta lama ini kena beli cash. Kalau beli hutang kereta lama macam ni, nombor satunya, kalau kereta terlalu tua, bank tak ambil dah untuk hutang. Even kalau ambil kredit, contohnya kan, kredit mahal tuan-tuan. Dia punya interest saja setahun dalam 7 ke 8%. Sakit tuan-tuan. Kalau ambil kredit, ELK ke apa-apa kan, sakit. So, kalau kita nak selamat, beli cash. Duit yang kita main bulan-bulan tu, standby untuk menjaga kereta saja. Tukar minyak hitam, tukar mana wear and tear, kan, betulkan brake semua, everything macam tu lah. So, ini impian saya tuan-tuan sekalian. So, mungkin tahun depan, kalau anda jalan-jalan kan, anda jumpa satu Mamat bawa satu CLK 200 kompresor ni kan, akulah tu. Tu cerita tuan-tuan sekalian. Tapi itulah. Dulu saya memang menyimpan impian ini tuan-tuan sekalian. Dulu saya susah. Dulu saya berniaga cakwe, nampak? Ni berniaga cakwe dulu, nampak? Nampak? Kurusnya aku tentu. Berniaga cakwe dekat tepi jalan kat Kerinci. Kemudian pada tahun 2006, saya buka perniagaan cakwe dengan Baiti. Memang perniagaan tu saya cakap seorang laku. Tapi laku-laku pun masa tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Memang tidak ada sebarang masa. Memang saya pun tidak ada kehidupan pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan. Baik. And then kemudiannya pada tahun 2013, Alhamdulillah Allah dengar doa kami nak perniagaan yang relax, kami tak nak pergi mana-mana, kami dapat buka pusat bekam. Duduk kat rumah. Tapi isu juga, sebab apa? Kami kena tunggu customer. Tak ada customer, kami tak ada bisnes. Kami tak ada bisnes, kami tak ada duit. Dan kami mengharap, kalau boleh, biarlah kami dapat satu bisnes yang kami boleh pergi mana-mana kami nak, dan kami dapat buka rangkaian ke mana-mana saja, income masuk tak kira apa juga keadaan sekalipun, dan kami dapat bantu ramai orang. Dan Alhamdulillah, baik jumpa dengan Perniagaan Forever pada hujung tahun 2007. Inilah dia tuan-tuan sekalian. Dalam tempoh 9 tahun, kami dapat income terkumpul melebihi 1 juta ringgit. Ini income bukan sales tau. Ini income terkumpul melebihi 1 juta ringgit. Dan bukan sekadar kami dapat, tetapi kami juga nampak macam-macam recognition yang kami dapat sepanjang kami berdekat Forever, termasuklah dinobatkan sebagai Champion of Recruitment, juara penajaan 3 tahun. Dan kemudian kami layak untuk pergi bercuti ke banyak negara. Dekat 5-6 negara saya pergi dah dengan Baiti, Alhamdulillah. Kami juga baru-baru ini dinobatkan sebagai top 8, tempat ke-8 keseluruhan orang di Forever ini untuk open case credit. Maknanya sales kami untuk grup kami ke-8 terbesar di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sangat-sangat luar biasa. Terima kasih kepada para mentor yang mengajarkan kami selama ini. Dan of course, kami benar layak untuk dapatkan tabung kereta. Kami juga layak untuk mendapatkan dividen tahunan. Dividen tahunan pun kami layak, tuan-tuan dan sekalian. Sangat-sangat luar biasa. Dan inilah, semua ini sebenarnya, saya ingin ceritakan kepada anda supaya anda juga dapat menikmati apa yang saya dan Baiti ini nanti. Dan kalau boleh, lagi banyak lagi. Tuan-tuan dan puan-puan. Dan macam saya katakan tadi, bukan kami saja yang dapat, tetapi kami dah latih 10 orang untuk mendapatkan income 5 angka, pendapatan tak putus, dapat kelayakan itu, kelayakan ini, dapat tabung kereta, dapat percutian dan macam-macam lagi. Dan insyaAllah mungkin anda selepas ini yang kami akan lahirkan ataupun yang rakan-rakan kami, para jutawan dekat Forever ini akan lahirkan. Baik. So, kenapa perniagaan seperti ini? Papa Perry, bukankah multi-level ini scam? Bukankah multi-level ini merupakan perniagaan yang tak apa-apa? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, multi-level marketing ini cuma satu bentuk perniagaan. Macam saya sebutkan pada awal tadi, isu terbesar bukannya multi-level marketing, tetapi orang yang menyalahgunakan multi-level marketing, dan kadang-kadang ada syarikat yang sebenarnya bukan syarikat multi-level tetapi berselindung di sebalik nama multi-level. Yang ini saya akan ceritakan along the way, tuan-tuan dan sekalian. Kenapa kita kena buat multi-level? Sebab kita nak duit. Kita nak ubah hidup. Kita nak banyak duit, nak bayar hutang. Kita kalau boleh nak, orang kata apa, menyenangkan hati keluarga kita. Kita, ayat mudah lah kan, kita nak kaya, betul tak? Kita nak kaya dan kita kena kaya. Bahkan kalau kita orang Islam, kita wajib kaya. Papa Beri, takkanlah wajib kaya, orang Islam kena zuhud. Zuhud ni maksudnya tuan-tuan sekalian, kita tak meletakkan akhirat dekat depan dunia. Kita banyak salah tanggap tau pasal zuhud ni. Zuhud ini kita ingat, kena pakai kereta buruk, kena pakai compan camping, kena jangan kaya, rumah pun kena rumah biasa je. Tak. Kita ni umat Islam.
Kita ni hamba Allah yang maha kaya. Jadi kenapa kita kena jadi miskin? Kaifa akhaf min al-faqr wa ana Abdul Ghani? Kita ni hamba Allah yang maha kaya. Dan kenapa kita takut dengan kemiskinan? Nampak? Kalau Allah tu maha kaya, takkan kita pula maha miskin? Satu je lah pula kan? Jadi kita ini dah hamba Allah maha kaya. Dunia ini Allah jadikan untuk kita, tuan-tuan sekalian. So kita kena kaya. Tetapi bagaimana nak memisahkan kita dengan orang kaya yang mungkin lupa daratan sebagainya? Kita gunakan kekayaan itu untuk bina jabatan kita ke akhirat. Kita guna kekayaan kita itu untuk jadi orang yang bermanfaat kepada agama, bangsa dan juga negara. Baik. Tapi macam mana? Kebanyakan kita berada di sini. Kuadran pekerja, E. Tak ada masalah pasal kerja. Saya tidak akan sesekali mencela mana-mana pekerjaan. Setiap pekerjaan yang mendatangkan hasil halal itu bagus. Sebab itulah tempat kita bermula. Tetapi suka ataupun tidak, bila kita berada kat sini, kita tak akan pergi mana-mana. Kita akan duduk di situ, dapatkan sedikit upah sebagai tukaran 8-9 jam waktu kita setiap hari untuk mengayakan orang lain. Itu pasal pekerjaan. Okey, aku tak nak kaitkan orang lain. Aku nak bekerja sendiri. Macam saya lah. Buka Char Kway Teow, buka Char Kway. Even sekarang saya sebagai seorang pempengaruh, sebagai seorang yang ada channel YouTube sendiri, pun sama juga kerja sendiri. Kalau saya buat video, income akan masuk. Satu video saya income dalam, tak banyak pun, dalam lebih kurang RM400 ke RM600. Dekat RM800 lah satu video saya dapat. Income saya. Dan satu hari saya upload 3 video. Sebulan kau kira berapa kan matematik dia. Tapi kalau saya tak upload video, saya tak dapat income. Kalau seorang penyanyi tak nak menyanyi, dia tak dapat income. Kalau seorang ahli sukan, dia tak nak bersukan lagi dah, dia tak dapat income. Jadi kalau self-employed ni tuan-tuan sekalian, dia ada terbatas waktu, terbatas masa. Ada kerja, ada gaji. Tak ada kerja, babailah kau kat situ. Dan sampai satu tahap, kita dah tak larat untuk bekerja macam tu lagi dah. Seorang yang meniaga Char Kway Teow, sampai satu tahap dah tua, dia pun tak larat meniaga Char Kway Teow lagi dah. Dan bila dia dah tak larat, kalau dia ada anak tu dia wariskan, tak apa. Tapi kalau tak ada, macam mana? Terkubur macam itulah perniagaannya. Jadi kalau kita betul-betul nak ubah nasib kita, kena duduk dekat kuadran ini, kata Robert Kiyosaki. Tetapi nak duduk kat I ni tuan-tuan sekalian, minta maaf cakap lah. Kalau baki dalam bank kita pun tinggal RM1.5, nak jadi investor macam mana ni kan? Inilah ramai orang tertipu. Letak RM3,000, RM10,000 lagi 3 jam. Sudahnya burn macam tu je duit. Sebab apa? Kena tipu. Konon-konon ni investment. Investment sebenar, dia ada portfolio. Portfolio itu yang kau baca sebenarnya. Tapi tak apalah. Kita tak boleh jadi investor. Kita belum ada duit. Jadi satu-satunya tempat untuk kita berjaya dan mahu buat duit ialah kita duduk sebagai pemilik perniagaan atau business owner. Papa Berry, bukan kena jadi business owner ni, kita kena ada pejabat, kita kena ada pekerja, kita kena ada macam-macam bisnes besar sebagainya kan? Kan kita kena semua tu. Kami ni bukan ada modal. Di sinilah tuan-tuan dan sekalian, saya ingin ajarkan dan saya ingin bimbing anda bagaimana untuk anda menjadi seorang pemilik perniagaan. Tak payah nak cari pekerja, tak payah nak kena cari stok, tak payah nak kena benda pejabat, tak payah nak kena bayar overhead, tak payah nak tanggung apa-apa. Bahkan anda tak payah nak hire HR pun, anda boleh buat bisnes ini menjadi business owner di mana-mana saja anda berada. Walaupun ketika anda tengah memerut pun, masih itu duit masuk kecing. InsyaAllah ta'ala, ini janji saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Papa Berry, saya dah dengar banyaklah komentar macam ni kan. Semua syarikat kata syarikat bagus. Semua orang kata syarikat dia hebat. So, apa beza Forever dengan syarikat-syarikat lain? Kenapa mesti Forever? Baik. Sekarang dekat syarikat Forever, dekat mana-mana MLM tuan-tuan sekalian, anda kena tengok 3 benda ini. Nombor satunya, anda kena tengok syarikat, produk dan juga anda kena tengok marketing plan dia. 3 ini kena tick the box. Andai kata kalau 2 okey, 1 tak okey, maka anda kena berlalu. Jangan stay sebab anda bakal je tak okey. Dia kena 3 okey. Baik. So, having said that, izinkan saya memperkenalkan anda dengan syarikat Forever Living. Minum jap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Air kosong memang best. Baik. So, syarikat Forever ini ditubuhkan pada tahun 1978 oleh seorang bilioner hartanah bernama Mendiang Rexmond. Dia dah mendiang lah kan, dia meninggal lebih kurang 4 tahun lepas. Okey, dah tua sangat dah pun masa tu. Diasaskan dekat Arizona, Amerika Syarikat. Alah, Papa Berry, produk US ke? Saya produk US ni saya allergic. Kan, US kan penyokong Israel. Ya, betul. Kita faham. Kerajaan US sokong Israel. Tetapi sekarang ini, rakyat US tak sokong kerajaan dia sangat. Dan Forever ini pula, saya boleh katakan yang sejak ditubuhkan pada tahun 78 sampai sekarang dah 48 tahun, mereka ini bersifat apolitical. Mereka tak masuk campur dengan mana-mana gerakan. Mereka tak masuk campur dengan mana-mana perayaan. Mereka tak masuk campur dengan mana-mana benda pun.
Sebab mereka tahu, mereka ini ialah cater untuk seluruh dunia. Sebab mereka ini merupakan syarikat yang bertapak dekat 170 buah negara di seluruh dunia, termasuklah negara kita, termasuklah negara-negara Arab dekat Timur Tengah. Jadi mereka tahu, untuk orang Islam seperti kita, benda-benda macam lembu gila bodoh telajak, alah yang pelangi ni kan, tak nak sebut. Kang Jagi kalau aku upload kat YouTube jadi sekarang, kena ban. Okay? And then kemudiannya macam Israel ke apa-apa ke, it's a no-no to us. Jadi dia tak pernah tunjuk dia sokong Israel ke. Even bulan kalau bulan 11, bulan November, kan masa tu Pride Month. Dia tak tukar pun logo tu kepada laman pelangit belakang tu, tak ada. Sebab apa? Mereka menghormati setiap orang dekat Forever. Jadi mereka kata, okay fine, kita tak ikut mana-mana. No problem at all. Baik. So, macam saya katakan tadi, syarikat ini bertapak dekat 170 negara dan juga merupakan syarikat global yang telah melahirkan ribuan jutawan daripada jutaan orang pengedar seperti kita, tuan-tuan dan sekalian. Syarikat Forever ini kaya. Ini penting. Sebab ramai orang dekat luar sana kan, syarikat-syarikat founder produk lah saya cerita. Mereka found produk, mereka buat produk itu sebab mereka nak kaya. Mereka orang biasa-biasa macam kita adalah model sikit pinjakan tekun, kita pergi kena OEM, kita beli produk, jual sebab kita nak kaya. Tetapi founder Forever Dr. Rex ni, mendiang Rex ni kan, dia memang billionaire ketika dia mengasaskan Forever. Sebab dia asaskan Forever dengan satu niat, iaitulah untuk bagi orang merasai nikmat kesihatan aloe vera dan juga untuk bantu rakan-rakan dia terutamanya yang sedang bermasalah akibat daripada krisis hartanah yang melanda US pada ketika itu. Jadi dia buat Forever Living, tuan-tuan sekalian. Itu dia punya falsafah yang turut diakui oleh CEO Forever sekarang, iaitu anak dia sendiri, Greg Mon. Alright. So, modal berbayar untuk syarikat Forever ini, tuan-tuan sekalian, ialah 20 juta, minta maaf. 20 juta US dollar. Dan juga aset dia ialah bernilai lebih kurang 4 bilion dolar ringgit dan juga syarikat ini bebas hutang. Okey, kenapa ini penting? Sebab dengan aset berbayar dengan aset banyak itu, dengan paid up capital yang tinggi, maka let's say lah ada krisis yang tambah teruk sangat dan semua benda hancur. Tapi kita still perlu dibayar bonus oleh Forever sebab kita ada sales. Jadi Forever dengan paid up capital yang tinggi ni senang-senang saja boleh bayar kita, tuan-tuan sekalian, tak payah nak pening kepala. Dan inilah membezakan syarikat yang bertahan setakat 2-3 tahun sebab paid up capital kering dengan syarikat yang dah bertahan selama 48 tahun. Dan semua aset ini sebagai kecil saja, tuan sekalian, aset mereka dekat seluruh dunia, yang ini semuanya bebas hutang. Cash dia beli, tak ada hutang Aeon ke, hutang Maybank ke, tak ada. Even kita punya ibu pejabat dekat Maluri dia pun dibeli secara cash, tuan-tuan dan bos sekalian. Dan yang paling utama sekali, Forever inilah syarikat private listed. Papa Berry, kalau syarikat private listed, bukan syarikat kecil ke? Biasa kalau syarikat besar yang public listed. Syarikat kalau besar, dia akan public listed. Kalau syarikat private listed ni, syarikat tu kecil lah. Ada sebab kenapa dia private listed, tuan-tuan sekalian. Ada sebab mengapakah ianya tidak disenaraikan dekat bursa. Yang ini saya akan beritahu pada hulu jangan. Dan juga Forever ini, syarikatnya jualannya sangat-sangat kukuh, sentiasa meningkat walaupun ketika krisis ekonomi, bahkan ketika COVID-19 pun, tuan-tuan sekalian, ketika pandemik pun, masa itulah kami dekat Forever ini ibaratnya macam orang kaya baru. Ni real cakap, tuan-tuan sekalian. Di saat perniagaan lain bungkus tutup bergulung tikar sebagainya, kami masa itu thriving gila-gila. Walaupun kami macam keluar juga. Tak keluar rumah. Lepas menghadapkan komputer, masa itu lagilah best. Zoom baru muncul, kita baru belajar guna online, tapi masa itulah income kita orang Allah Rabbi, kan? Lain macam betul. Luar biasa. Kita akan cerita lagi insyaAllah, tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Punya Forever ini apolitical sampai mereka pernah buka cawangan dekat Nablus. Cuma cawangan ini terpaksa ditutup kerana krisis yang tak berkesudahan dekat sana. Tetapi bear in mind, mereka pernah buka cawangan rasmi dekat Nablus, Palestin. Tu kisah dia. Enough about produk, syarikat. Kita cerita pasal produk. Produk ini penting, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab bila kita berniaga, bila kita nak bermuamalat, kita kena ada dua benda ini. Satu ialah kita bermuamalat dengan orang. Satu lagi, kita kena ada produk yang kita tawarkan. Atau kalau tak ada produk, perkhidmatan yang kita tawarkan. Sebab perkhidmatan itulah produk kita. Kalaulah ada orang kata kat anda, aku ada bisnes, kau tak payah cari orang, kau tak payah jual produk. Cakap kat dia, lagi 3 Jumaat kau mampus. Sebab apa tahu? Sebab mana ada benda di dunia ini yang tak perlu cari orang, yang tak perlu keluarkan produk. Contoh macam saya, Papa Berry buat video, dapat duit, bukannya jual produk pun, bukan cari orang. Video saya itulah produk saya, tuan-tuan. Saya kaji, saya study tentang undang-undang, saya study tentang politik tanah air sebagainya.
Dan kemudian saya buat video. Saya rakam, saya habiskan masa edit kan. Potong mana tak betul, tambah balik tulisan-tulisan semua. And then saya postkan. Itu produk saya. Dan sudah tentulah bila saya postkan video saya dekat YouTube, saya nak orang tengok. Kambing tak buka YouTube tuan-tuan. Dia orang tak gerti pakai handphone. Jari pun tak ada nak buka handphone macam mana. Jadi orang yang akan tengok video saya. Dan of course, Papa Berry kalau macam tu mana Papa Berry nak promote lah. Kita dah post video, kita copy link, kita post dekat grup WhatsApp, kita post dekat Facebook kita post dekat mana-mana kan. Ini link video terkini saya, tolong tonton. Jom tonton video terkini saya. Itu promosi lah tu. Kita tetap cari orang untuk tengok video kita. Nampak? Walaupun saya just buat video YouTube, duduk kat rumah je contohnya kan. Still saya kena hasilkan produk, iaitu video YouTube. Dan juga saya kena ada orang untuk tonton video saya itu. Baru saya dapat duit. Dan macam mana anda kata ada perniagaan yang tak payah cari orang, yang tak payah jual produk? Itu namanya karut, tuan-tuan dan sekalian. Baik. Speaking of which, kenapa produk Forever? Syarikat lain pun ada produk, betul tak? Nombor satunya, tuan-tuan sekalian. Bab kata MDMC Terafidah. Mentor saya yang sangat-sangat luar biasa. Orangnya kecil tetapi jiwanya besar, tuan-tuan sekalian. Kereta pun besar. Baik. Dia kata apa? Dia kata selagi kau ada usus, selagi kau ada salur darah, selagi itulah kau terpaksa beli produk Forever ini. Kenapa? Kita nak kekal sihat, kita nak atasi penyakit dan juga kita kalau boleh nak cantik dan handsome dan lawa. Itu nombor satu. Dan of course oleh kerana itulah tuan-tuan sekalian, produk kita bukan produk keras. Bukan produk beli sekarang bulan depan tak beli lagi dah. Contoh, minta maaf jangan terasa ya. Saya bagi contoh satu je. Macam penapis air. Tak kira nama apa pun. Bulan ni kita beli, kita bayar hutang 5 tahun, bulan depan on promote, kita beli lagi tak? Tak beli dah. Yang ada pun tak beli hutang lagi tak? Betul tak? Itu dah produk keras. Sekali beli tak ada beli lagi dah. Melainkan bila dah habis kontrak, mungkinlah kita beli. Itu pun kadang-kadang kita beli dah. Kan? Tapi produk Forever memang merupakan produk yang repeat pembeliannya sangat-sangat tinggi. Saya ada satu customer tuan-tuan sekalian. Ramai sebenarnya tapi ambil contoh lah kan. Sejak tahun 2018 membeli produk Forever daripada kami sampai sekarang tak pernah stop tuan-tuan sekalian. Sentiasa beli. Dia beli tak pernah sikit. 1,000 lebih, dekat 2,000, tak pernah sikit. Beli aloe vera gel sampai dekat 7-8 botol kan. Nektar sampai aloe berry sampai dekat 7-8 botol juga. Sampai saya tanya dia, bang, abang beli aloe vera gel banyak-banyak ni, abang buat mandi ke buat solat hajat? Kan? Punya banyak dibeli tuan-tuan sekalian. Tapi dia kata apa? Produk baik, aku belilah. Tu cerita tuan-tuan sekalian. Dan oleh kerana produk itu terkait dengan kehidupan kita, dengan badan kita, maka permintaannya sepanjang hayat. Selagi hayat di kandung badan, selagi kita makan, selagi kita ini berjalan, selagi kita ini bergerak, selagi itulah kita akan perlukan produk-produk Forever Living ini. Dan juga produk Forever ini makanan sunnah, tuan-tuan. Jangan main. Walaupun syarikat kapir, tetapi produk dihasilkan adalah produk sunnah. Contoh aloe vera ni kan. Aloe vera ini dalam hadis Abu Daud disebutkan sebagai Daud As-Sabir. Anda boleh cek. Dan juga kita ada minyak zaitun yang terdapat dalam kita punya combination minyak ikan dan minyak zaitun omega 3+. Kita juga ada madu. Madu of course lah kan. Madu produk sunnah yang terpower di dunia pun kita ada juga. Dan produk-produk sunnah inilah menjadi core kepada hampir semua produk Forever, tuan-tuan dan sekalian. Anda minum aloe vera gel? Yes, itu produk sunnah yang anda minum. Anda gunakan ubat gigi? Di dalam ubat gigi itu ada propolis, ada bahagian madu, tuan-tuan dan sekalian. Produk sunnah juga. Ada aloe vera, pun produk sunnah juga. Anda gunakan pencuci muka? Dalam pencuci muka itu ada aloe vera, tuan-tuan dan sekalian, dan juga ada propolis. Dua makanan sunnah ada kat situ. Semua benda yang anda guna, termasuklah sabun mandi anda pun dekat Forever, menggunakan produk sunnah. Luar biasa betul. Saya kira anda takkan lomo madu dekat badan anda, betul tak? Of course, kita ada ruang untuk menggunakan produk sunnah sebagai penggunaan produk harian kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan of course, kita punya produk head to toe. 200 jenis lebih kurang. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, sampailah budak yang umur 6 bulan pun dah makan street food, dah boleh mengamalkan produk Forever. In fact, budak yang tak sampai 6 bulan, yang tak makan street food pun dah boleh amalkan produk Forever, iaitu produk sapuan. Ada ruam, sapukan. Ada rashes, sapukan. Ada macam merah-merah yang tak elok ke? Sapukan. No problem. Boleh guna tuan-tuan sekalian. Luar biasanya. Dan juga, kenapa produk kita ini power? Sebab kita ini pemonopoli. Dalam dunia perniagaan, kalau kita monopoli ni, alamak monopoli kan. Mana kabel pakai? Tak. Dekat Forever, dia monopoli pengeluaran aloe vera dunia. Dia ada 3 ladang. Ladang-ladang ini,
kalau digabungkan dekat Dominican Republic, dekat Texas, dekat Mexico, kalau gabungkan saiz dia menyamai 2 kali ganda negara Singapura. Dan aloe vera yang kita gunakan ialah Aloe barbadensis Miller. Spesies yang paling padu, yang paling power, pelepah dia besar dengan aku. Memang besar gila. Dan semua pembuatan aloe vera yang ni memang pembuatan organik. Mereka tak pakai mesin tak nak keluarkan sabun ni tengah-tengah gel tu. Tak. Mereka pakai tangan. Sap macam tu je. Dia tak ada pakai mesin. Tak ada. Semuanya by hand. Adalah orang, macam contoh Eminence Tarfidah, dia pernah pergi ke ladang, dia pernah tengok sendiri dengan demam mata dia, macam mana pemprosesan aloe vera tu berlaku. Memang cakap terus terang, dia punya kagum, tengok laju, tak ingat dunia kan. Tak terpotong, tangan masing-masing. Tapi punyalah power Forever in tuan-tuan dan produk-produknya memang kalau boleh, sangat-sangat kurang kemikalnya. Tak cukup dengan aloe vera, kita juga pemonopoli produk berasaskan lebah, berasaskan madu. Kita ada 2 gurun. Satu dekat Sonoran, dekat Arizona, satu di Tabernas dekat Spanyol, di mana dua-dua gurun ini memang digunakan untuk mendapatkan madu lebah gurun, tuan-tuan dan sekalian, dengan kuantiti yang banyak. Dan punya banyak kuantitinya, kita bukan sekadar menghasilkan madu lebah, tetapi kita juga menghasilkan bee propolis, kita menghasilkan royal jelly, kita juga menghasilkan bee pollen. 4 ini in abundance, tuan-tuan dan sekalian, kita hasilkan, kita memang sebarkan ke seluruh dunia. Kita monopoli everything. Kerana itulah, walaupun produk madu gurun kita ini berkualiti yang sangat-sangat padu, tetapi harganya jauh lebih murah berbanding madu gurun yang kita dapat dekat luar sana, yang kadang-kadang kita boleh pertikaikan juga tentang kualitinya. Baik. So, selain daripada itu juga tuan-tuan sekalian, kenapa produk Forever? Sebab produk Forever ini, quality check ni kita buat sendiri. Kita kontrol pembuatannya daripada A sampai Z. Macam syarikat lain contohnya kan, dia ambil produk kilang luar. Dia ambil produk dia kilang OEM, dia ambil pihak ketiga. Forever tak. Ladang dah sasah kita punya. Saya ceritakan tadi kan. Kilang pun kita punya. Semua pembuatan tu, everything kita punya. And then apa lagi? Makmal kita punya. Bahkan logistik kapal daripada US nak pergi ke negara kita untuk hantar produk Forever pun, diorang punya juga, tuan-tuan sekalian. Cuma dekat Malaysia, yelah pakai DHL lah kan. Tapi nak cerita je, dekat Arizona tu, every single thing A sampai Z, makan keliling. Semua dia pegang, tuan-tuan sekalian. Waimah, botol yang digunakan pun mereka produce in-house. Tak ambil pihak ketiga, tuan-tuan dan sekalian, demi nak menjaga kualiti dia, dan semua produk-produk kita adalah produk yang berpaten. Tu kisahnya. Dan kita tak sembang kosong. Kita tak cakap kita seumpama janji-janji pilihan raya negeri. Itu cerita dia. Produk kita diiktiraf halal. Dan of course halal kita sekarang ni adalah halal infangka yang memang dah diiktiraf dekat Malaysia. Hasil daripada perjanjian Anwar Trump pada 26 Jun 2025. Right. And then kemudian produk kita juga kosher, serta produk kita juga mendapat pengiktirafan International Aloe Science Council. Kalau anda nampak lambang ini, bear in mind, lambang ini menunjukkan yang produk aloe kita sangat-sangat best. Bahkan, kalau siapa-siapa sini yang baru dia menyantik Forever lah kan, mungkin ada produk aloe vera ke produk apa-apalah kat tangan anda cuba tengok dekat bahagian belakang, bahagian kandungan. Kan kita ada kadang-kadang setiap produk ada kandungan kan? Biasanya nak tahu kandungannya mesti macam mana, produk yang paling awal ditulis dekat kandungan itu atau kandungan yang paling awal-awal disebutkan, itu yang paling banyak. Dan kemudian makin sikit. Maknanya yang paling bawah itu ialah kandungan yang paling sikit dalam satu produk tu. Macam setengah-setengahnya kan, oh inilah aloe vera, tapi first ingredient dia water, aqua kan. Water, aqua. Ataupun kadang-kadang first ingredient dia sugar ataupun saccharin, apa-apalah gula. Maknanya itulah produk yang paling banyak atau bahan paling banyak dalam produk tersebut. Tapi kalau Forever, tuan-tuan sekalian, contohnya aloe vera gel, bahan yang paling banyak dia kata apa tahu? Aloe barbadensis Miller, 97.4%. Nampak? Menunjukkan bahawa bahan yang paling banyak dalam aloe vera gel kita botol kuning itu ialah aloe vera itu sendiri. Tak ada air, tak ada apa. Pure, tuan-tuan dan sekalian. Anda boleh cek semua produk Forever, termasuklah dia punya sabun ke apa-apa ke, bahan yang terbanyak ialah aloe vera. Ini cerita real. Kerana itulah produk kita mendapat pengiktirafan antarabangsa. Banyak pengiktirafan. Termasuklah baru-baru ini pun, kalau tidak punya kesan saya, satu produk kita iaitu Forever Light telah diiktiraf sebagai produk kesihatan gym yang terbaik. Produk kesihatan protein yang terbaik di dunia. Dan oleh kerana itu, kita ada 3 orang Scientific Advisor Board. Yang ini Forever tak gajikan lah. Mereka ini pakar di bidang masing-masing, di kualiti masing-masing, yang mengausilir tentang kualiti kita, pembuatan kita, untuk pastikan yang produk Forever ini sentiasa berkualiti, tuan-tuan dan sekalian. Dan kalau anda menyertai kami pada hari ini,
anda akan berada di antara top 5 dunia. Kita punya top 5 tuan-tuan sekalian. Dan satu trivia bagi anda. Forever Living kan diasaskan dekat Arizona tahun 78. Negara pertama di luar Amerika Syarikat yang menerima Forever bukan Jepun, bukan UK, bukan Jerman, tetapi Malaysia tahun 1983. Tu je. Maknanya kita ini anak sulung Forever Living dunia, tuan-tuan dan sekalian, maka berbanggalah. Kita bukan cikai-cikai. We are one of the first. Tu kisah dia. Baik. So, nak cerita tentang produk Forever ini sebenarnya, kelebihan mereka ialah of course macam saya kata sebut tadi, dia akan cater dua masalah paling besar dalam badan kita, iaitu badan berkaitan dengan perut dan usus, serta berkaitan dengan salur darah kita, berkaitan dengan pemakanan kita dan juga dengan darah tinggi serta kolesterol. Tapi itulah, banyak je produk keluar sana yang menunjukkan, oh kita memang cover masalah usus, kita memang detox, oh kita pun akan menghancurkan kolesterol badan. Tetapi kebanyakan produk dekat luar sana, tuan-tuan sekalian, tidak ada satu kelebihan yang ada pada produk Forever. Apakah itu? Iaitulah produk-produk Forever ini ialah produk yang boleh demo. Sebagai contohnya aloe vera gel botol kuning ini kan. Produk ini kita buat demonstrasi dekat perspektif customer kita untuk menunjukkan bagaimana secara prinsipnya, secara contohnya, aloe vera gel kita ini berfungsi untuk membersihkan usus dalam membersihkan usus kita secara asasnya, tuan-tuan sekalian. Yang ini saya akan tunjukkan anda bagaimanakah demo untuk aloe vera gel. Sekarang saya nak tunjukkan demo aloe vera gel. Seperti yang kita tahu, 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. Air putih ini macam badan kita. Bila kita makan ayam cucuk, perasa, pewarna, pengawet, processed food, frozen food, semua itu adalah toksin dalam badan kita macam betadine ini. Kita makan roti canai, teh tarik, mi goreng, 20 tahun, 30 tahun. Tapi badan kita masih tahan lagi. Sebab masih muda. Dan Allah memang bagi kita antibody semua jadi. Sebab itu, makan macam-macam tak jadi apa-apa. Tetapi, bila kita semakin tua, antibody kita semakin lemah. Manakala toksin dalam badan kita semakin bertambah. So, ini contoh toksin dalam badan kita pada umur 40, 50, 60 tahun. Sampailah satu hari Allah keluarkan penyakit kanser, diabetes, stroke, buah pinggang dan macam-macam lagi. Ini mi segera. Dia macam usus kita. Dia menyerap air dan menyerap khasiat. Bila badan kita tak ada toksin, usus kita bersih macam ni. Tapi, bila usus kita mulai kotor, banyak toksin, usus kita akan menyerap semua toksin dan akhirnya tersumbat. Bila tersumbat, anda makan apa-apa pun tak guna sebab usus tak boleh menyerap lagi dan sebab itulah kita tak cukup khasiat dan kita jatuh sakit. Lepas tu, orang kata usus boleh cuci dengan air banyak. Tengok ni, air sebenarnya tak boleh cuci usus yang kotor. So, sekarang kita guna aloe vera gel. Aloe vera gel satu-satunya tumbuhan yang Allah cipta yang boleh cuci usus. Kita tuang sikit dan kita cuci usus kita dengan aloe vera gel. Tengok tindak balasnya. Semua toksin hilang dan ia akan keluar ikut pembuangan. Dan aloe vera gel akan buat perlindungan di atas usus kita. So, bila kita makan balik toksin, ia tak akan mudah menyerap sebab dia dah ada protection. Dalam aloe vera gel ada lebih 200 nutrien. So, ujian ini nak buktikan kehadiran nutrien dalam aloe vera gel yang menjadi sumber elektrolit bagi badan kita. So, nampak tak? Bila kita minum air putih, mentol tak menyala. Tapi, bila kita minum aloe vera gel, mentol menyala secerah-cerahnya. Inilah yang membuatkan badan kita bertenaga bila minum aloe vera gel. So, bila badan kita bersih, barulah kita terhindar daripada penyakit 3 serangkai, iaitu darah tinggi, kecil manis, kolesterol tinggi, kanser, stroke dan sebagainya. Jom kita minum aloe vera gel sekarang juga. Dan bagi anda yang mungkin pertama kali minum aloe vera gel ini, tuan-tuan dan sekalian, anda mungkin akan berasa lain-lain. Ada 4 rasa yang berbeza. Setiap orang tak sama. Ada yang akan rasa masam, ada yang akan rasa payau, ada yang akan rasa pahit dan juga ada yang akan rasa masin. Setiap rasa berbeza ini membawa indikator yang berbeza apa yang tengah berlaku pada badan anda. Masam apa cerita dia, apa masalah dia, payau apa ceritanya dan macam-macam lagi lah kan. Jadi, kalau anda nak tahu masam ini mewakili apa, payau ini sebab apa, pahit sebab apa dan sebagainya kan, anda minum aloe vera gel, anda rasa betul-betul dan anda beritahu kepada orang yang bawa anda ke dalam dunia Forever, minta dia jelaskan, kenapa akal semasam kenapa abang kau pula rasa payau? Pelik lah pula kan, asal rasa lain-lain. Kita ni tinggal 3 Jumaat lagi, apa masalahnya? Baik, tanya dekat anda punya orang yang membawakan anda. Apa yang anda saya ceritakan yang membawa anda ke dalam dunia Forever ini. Baik. Selain daripada produk aloe vera gel, satu lagi produk utama, actually produk Forever banyak di demo sebenarnya, tetapi 2 ini paling core lah, iaitulah Omega 3 Plus ataupun nama lama dia RTC. Yang ini cukup best untuk kita ceritakan bagi membantu orang yang ada masalah penyakit-penyakit yang terkait dengan kolesterol dalam saluran darah seperti high blood pressure dan macam tadi kan, tak nak sebut sebab takut nanti dikatakan overclaim. Baik.
Produk ini juga boleh dibuat sebagai demo. Macam mana demo dia? Tengok. Assalamualaikum. Okey, saya nak tunjukkan bagaimana kolesterol ataupun lemak dalam saudara kita boleh dihancurkan dengan minyak ikan. Okey, di sini kita ada 2 gelas yang diibaratkan seperti saudara kita. Air panas ni pula, ini ibarat macam darah kita. Okey, styrofoam ini kita boleh anggap ibarat macam kita punya kolesterol yang telah tersumbat dalam saudara kita, yang datang daripada pemakanan kita sehari-hari, iaitu makanan bergoreng, berlemak, berminyak. Okey, kemudian saya nak uji 2 minyak ikan yang biasa kita pakai, iaitu BioLife dan juga Forever Living Omega 3. Okey, kita pakai BioLife dulu ya. Okey, saya pecahkan minyak ikan ini dan titiskan dalam styrofoam menunjukkan bahawa kita sudah makan minyak ikan dan dia akan masuk dalam saudara kita dan bertemu dengan kolesterol kita. Okey, betul juga ujian satu lagi kita menggunakan Forever Living Omega 3 Plus yang mana saiznya lebih kecil. Okey, kita titiskan minyak ikan Omega 3 dalam gelas menunjukkan bahawa kita sudah makan dan minyak ikan itu akan bertemu dengan kolesterol yang berada dalam saudara kita. Okey, kemudian kita boleh tengok tindak balas yang berlaku ke atas styrofoam yang berada dalam kedua-dua gelas ini. Okey, kita lihat styrofoam yang berada dalam gelas yang menggunakan Omega 3 Plus daripada Forever Living kecut ya. Styrofoam tu kecut dan disut. Ini menunjukkan kolesterol musnah bila kita amalkan Omega 3 Plus. Manakala yang satu lagi ini tak berlaku apa-apa perubahan. Selamat beramal dan belilah Omega 3 Plus daripada Forever Living. Dan sebenarnya tuan-tuan sekalian, memang kita isu ni tu. Masa muda-muda kita, kan masa kita budak-budak ke apa-apa ke, kita main daripada subuh sampai maghrib, relax je tuan-tuan, tak penat pun. Sekarang ni, nak panjat tangga pun mengah. Sebab apa? Saudara kita makin lama makin tersumbat. Dan produk ini tuan-tuan sekalian sebenarnya produk yang cukup luar biasa yang diasaskan oleh bapa kebenaran Omega, iaitu Dr. John Dyerberg. Sangat luar biasa. Sejak diwujudkan pada tahun 2012, ianya menjadi bestseller Forever Living sampailah ke hari ini. Dan of course kita tak sembang lebat tuan-tuan sekalian, kita ada banyak sekali testimoni. Termasuklah nenek kembar tetua yang mengamalkan aloe vera gel. Kucing pun boleh amalkan Forever juga tuan-tuan sekalian sampai hidup lama. Dan juga testimoni yang dekat dengan kita. Berada ini ada masalah sopak. Bila minum, makan produk Forever, alhamdulillah kulit dia menjadi seperti color. Yang ini kaki customer saya, nama dia Kak Yuni. Ada kecil manis tapi tak pokok karat, gangren. Doktor kata potong. Dia makan produk Forever, kaki bersandung balik tuan-tuan dan sekalian. Abang Zaid Lasmawi, dulu sebelum masuk Forever, badan dia agak comel. Tetapi masuk Forever, sebulan tuan-tuan, turun 12 kilo. Jadi bagi mereka yang turunkan berat badan, kita akan beritahu caranya tuan-tuan kan, dengan produk Forever. Ataupun macam Ramlah ini kan, duduk dekat Sungai Petani Kedah. Customer saya juga ada masalah saraf motor. Solat payah, duduk payah, diri payah, jalan payah. Makan produk Forever, alhamdulillah boleh solat seperti biasa. Baik. So, enough pasal syarikat, enough pasal produk. Kita cerita pasal pelan pemasaran. So, kita ada 4 ciri pelan pemasaran kita, tuan-tuan sekalian, yang perlu anda tahu. Yang pertamanya simple. Tak ada orang tengah, tak ada system point dan juga tak ada pairing. Yang ini saya akan ceritakan sebenarnya nanti. Yang ini sebenarnya membantu anda untuk buat bisnes ini dengan relax. Tak ada pening kepala macam nak buat rocket scientist. Nombor 2-nya, duplicable. Setiap orang, saya, Ezalin, Siti Rafidah, Sifu, semuanya kami bermula dengan tapak yang sama. RM90 seumur hidup setiap orang di situ ataupun mungkin jadi VIP terus. Tak ada lebih dari itu tuan-tuan sekalian, dan semua apa yang kita ada yang kita belajar sebelum ini boleh diduplikasikan. Setiap orang ada peluang yang sama, setiap orang boleh berjaya. Yang ketiganya profitable, sangat-sangat menguntungkan. Yang ni saya cari banyak, anda boleh Google sendiri, highest payout M&M company, Forever tetap nombor 1. Dan of course payout paling tinggi di dunia, peluang naik income secara adil dan juga usaha sikit untung banyak. Tuan-tuan dan bos sekalian, serta fun. Sonok lah bang, bercuti sampai dekat 2-3 kali setahun percuma. Dapat pula kereta kan. And then tak ada stress, tak payah kena maintain, tak payah ada MOQ. Dan juga kita boleh buat di mana-mana saja. Tak payah nak pening-pening kepala untuk kejar target itu ini dan macam-macam lagi. Banyak reward dan juga recognition. Dekat dalam Forever tuan sekalian, tadi saya ceritakan. Tak ada orang tengah, tak ada system point, tak ada pairing. Baik, kita pergi ke poin yang pertama. Tak ada orang tengah. Kebanyakan syarikat dekat dunia ini tuan-tuan sekalian, dekat Malaysia contohnya, dia akan ambil produk daripada pihak ketiga. Betul tak? Kilau EM, dia ambil produk, lepek, cop nama dia. Lepas tu dia akan cari orang macam kita untuk pasarkan produk dia. Jadi more often than not, kita ini terpaksa berkongsi lah keuntungan dengan dia. Sebab dah sasar, kita dah kena bayar sikit ke orang tengah, kena bayar gajian sikit. Kita punya untung yang patutnya banyak, jadi sedikit. Biasanya tuan-tuan sekalian, kalau orang bisnes inilah, kalau boleh, dia nak dapatkan produk direct daripada kilang.
Contoh macam Toto, Narita, aku banyak guna contoh ni. Kita kalau boleh nak beli dekat Jem Klang ke ataupun nak beli kat Nartiwat. Dah sah-sah kalau boleh nak beli kat Nartiwat terus. Sebab bila beli harga kilang, jual dekat harga pasaran, margin tinggi. Sebab kita tak kongsi untung dengan siapa-siapa. Itulah Forever, tuan-tuan dan sekalian. Kita ini juga pengeluar, kita juga kilang dan kita juga adalah syarikat pembekal. So kita boleh terus ambil produk dari kilang, tuan-tuan sekalian. Kita tak payah orang tengah kita sepak dia keluar. So kita akan dapat untung lebih 70%. Tuan-tuan sekalian, dan more often than not, harga untuk ke pelanggan menjadi lebih murah. So, dengan Forever, anda tak payah fikir untuk jadi ejen semata-mata. Tetapi anda ialah pembekal dan juga pemborong produk sunnah superfood. Produk dari kilang, diskaun hingga 48%. Bayangkan, mana ada syarikat yang boleh bagi diskaun produk secara pukal sampai 48%? Tak ada bang. Paling banyak boleh bagi 20% je. Forever sampai 48%. Untung sampai 70% dan bonus tak ada kongsi dengan siapa-siapa, tuan-tuan dan sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang inilah yang banyak mengelirukan orang luar sana, iaitu sistem point. Kenapa sistem point wujud? PV, UV, BV, SV dan sebagainya. Tadi kan kita belajar pasal ni. Syarikat ni dia ambil produk kilang, and then ada orang tengah sebagainya. So biasa orang tengah ni, dia akan tolak, dia akan simpan margin keuntungan dia siap-siap. Contohnya, dia akan fikir 60% dia nak untuk syarikat ni, syarikat orang tengah ni. So, 40% saja point to agent yang akan dikira percentage dia untuk duit kita. Contoh, macam kes ini kan, katalah anda inilah seorang peniaga, anda ada downline. Downline anda beli produk, harga jual total dekat RM2,000. Dan katalah syarikat itu menetapkan point sebanyak 40% daripada harga jual. Yang ini kadang-kadang dia bertukar-tukar tau. Kadang macam kita masuk syarikat macam ni kan, kita tanya dengan upline kita, bang, macam mana syarikat menentukan point? Macam mana dikira? Biasa kita akan jawapan apa tau? Dia akan kata, syarikat dah tentukan, kita buat je. Jangan tanya lebih-lebih. Sebab apa? Dia pun tak tahu. Tu cerita dia kan. Jadi kalau syarikat tu tetapkan 40% untuk point kita, so kita akan dapat 800 PV daripada penjualan RM2,000 ini. Dan katakan syarikat itu bagi 10% overriding, 10% bonus atau commission daripada kita punya penjualan, dia akan kira 10% ini bukan dari RM2,000, tetapi dia akan kira 10% dari 800 PV. So berapa kita akan dapat? Kita akan dapat cuma bonus sebanyak RM80 saja, tuan-tuan sekalian. Jual barang harga RM2,000, dapat RM80. Sangat tak baloi. Isi minyak pun memang tak full. Tapi dekat Forever, Forever dia tak ada sistem point. Dia tak ada PV, BV, whatever, tak ada. In fact, kalau nak kira bonus, dia tak akan kira daripada harga selepas diskaun downline. Tak. Dia akan kira dari harga jual. Ni harga jual ni, flat out dia akan kira di sini. Contoh sama juga, katalah kita ada downline, dia beli barang sampai harga RM2,000, dia akan dapat 10% katakan. 10% dari RM2,000, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat RM200. Kalau dekat syarikat atas ni, dia pun dapat 80. Dekat bawah ini, dekat Forever Living ni, kita akan dapat 200. Sebab apa tahu? 10% ini dikira daripada harga jual. Kalau harga jual produk yang anda jual total RM5,000, anda akan dapat 500. Contoh. Tapi Forever bagi bonus overriding, bagi commission paling sikit, paling cikai bukan 10%. Forever bagi overriding, bagi untung paling sikit pun 25%, 25%, tuan-tuan sekalian, 25%. Jadi katalah macam tadi, kita punya group sale RM2,000. Didarabkan dengan 25%, kita akan dapat masuk dalam bank kita, tuan-tuan sekalian, RM500. Bukan 80, bukan 200, tetapi RM500. So, tanya anda dalam hatilah. Anda nak RM80 ke ataupun anda nak RM500? Dan ini paling kecil berapa, Beri? Habis kalau paling besar berapa pula? Yang paling besar 43%. Saya punya. Siti Rafida, Ezalin, Baiti, Aida, kan? 43%. 43. Bayangkan tuan-tuan, barang harga RM2,000, downline kita beli, kita dapat 43% daripada jumlah itu. Bukan downline tu bayar tau, Forever bayar kat kita. Kita dapat RM860, tuan-tuan dan puan-puan. Barang RM2,000, kita untung dekat RM1,000 untung je. Luar biasa betul. So, inilah Forever. Buat sikit, untung banyak. Buat banyak, untung banyak. So, anda nak mana? Anda nak buat banyak gila dah untung sikit, ataupun nak buat sikit tapi untung banyak melampau-lampau? Terserah pada anda. Yang ketiga, yang inilah. Yang ni aku cerita sikit.
Inilah yang menjahanamkan nama baik MLM. Iaitulah syarat yang pelik-pelik serta yang menjahanamkan. Nombor satunya, kebanyakan syarikat luar sana, dia akan guna sistem macam ni. Kalaulah kita sekarang pangkat kedua tertinggi, nak naik pangkat tertinggi serta untuk mendapatkan royalty bonus. Tak tahulah berapa banyak keturunan kat bawah tu kan. Maknanya, kita downline, kita dapat royalty dari dia kan. Kita katalah syarat dia, kena buka 5 kaki yang hidup, melepasi kerayakan. 4 hidup dah, 1 tak hidup. Walaupun grup sila anda 20 juta pun pada ketika itu, tuan-tuan sekalian, anda tetap tak layak naik pangkat tertinggi, anda tetap tak dapat royalty bonus. Apa tahu? 1 kaki ni tak hidup. Anda tak lepas kelayakan. So, apa jadi selalunya? Nanti bulan depan? Memang taklah. Takut 4-4 ni tak hidup. So, apa yang kita buat ialah kita top up kaki yang tak hidup ni. Berapa banyak nak top up? Saya ada cek-cek juga, ada satu syarikat tu nak kena top up kaki tak hidup ni sebanyak RM720,000. Mana nak cari duit? Kita ada 700,000. Tak ada bah, bank beli rumah. So, apa yang kita buat? Kita buat loan bank. Kita pun pinjam bank. Kerana itulah syarikat, leader-leader syarikat seperti ini, mereka memang gah. Pangkat tak ingat kau. Pangkat crown lah, pangkat jutawan, gila-gila apa semua kan. Tapi, sengket. Sebab apa tahu? Duit income diorang habis bayar hutang. Inilah sistem menindas yang pertama. Yang kedua, yang ini paling banyak berlaku ke Malaysia. Bang, tak payah buka banyak kaki bang. Kita kaki 2 je bang. Buka kaki kanan, buka kaki kiri. Kaki kanan, abang pastikan dia masuk package yang paling tinggi RM10,000. Kaki kiri pun sama juga, package paling tinggi RM10,000. So, berapa abang punya income? RM10,000 campur RM10,000. Dapat pairing and matching bonus. 30% abang akan dapat RM6,000 income. Oh, kita dengar RM6,000 pun, wish lain macam. Terus teruja kan? So, kita buat gila-gila. Tengok belah kanan dapat. Belah kanan dapat, dia masuk RM10,000. Belah kiri pula, dia masuk RM1,000 je, tak ada duit. So, berapa dia dapat? Oh bang, minta maaf lah bang. Abang belah kiri dapat RM1,000 kan? So, dia kira RM1,000 campur RM1,000 je bang. And then, abang dapat bonus just 10% je. Sebab apa? Abang tak dapat matching bonus. Takkan RM1,000 je? Belah kanan aku RM10,000 kot. Maknanya ada lagi RM9,000 tu. Mana bagi RM9,000 tu kan? Penat aku picit ni. Oh, RM9,000 tu bang, flashing. Company ambil. So, kita yang dijanjikan RM6,000 dapat setakat RM200 je. Inilah penindasan. Dan kalau syarikat macam ni, tuan-tuan sekalian, biasa kalau anda nampak lah kan, dia memang produk tak ada sangat. Kadang-kadang produk 1-2 jenis. Kadang-kadang susun kotak-kotak. Tiap-tiap bulan kena beli, kena pastikan MOQ. Dan lepas tu tak cukup dekat bawah katil, kena letak kat tank. Tak cukup kat hotel, letak dalam jamban. Berlambat-lambat susu, tak terjual pula tu kan. Tapi itulah, income lebat. Janji bulan dan bintang, pakai kereta mewah. Kita tanya juga, macam mana dapat income mewah macam tu? Senang ke beli susu, jual susu sana contoh kan? Sebenarnya tuan-tuan sekalian, kebanyakan syarikat macam ni, mereka gunakan sistem money game. Sistem Ponzi, skim piramid. Yuran keahlian mereka ke bawah inilah yang akan bayar income orang atas. Sebab itulah mereka ada banyak package. Package rendah, dapat masuk paling rendah lah RM10. Ada package berlian, ada package emas, ada package luar biasa, platinum, Wakanda semua kan. Dia ada banyak layer package. Setiap layer package tu dapat percentage yang berbeza. Itulah sebenarnya money game tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita pernah terjebak, tak apa, tak ada masalah. Kalau boleh selepas ini, tolong jangan terjebak lagi. Baik, apa beza Forever? Forever ini saya cerita 2 benda lah. Yang pertama, saya dan Baiti, ni aku cerita. Saya dan Baiti naik pangkat dalam Forever ini, pangkat manager. Pangkat tertinggi dekat Forever, yang dapat 48% diskaun, yang dapat 43% overriding pada November 2019. Pada ketika itu, income kami RM20 lagi nak RM10,000. Berapa agak yang downline kami yang buat bisnes macam kami, yang ikut kami, yang berjuang gila-gila macam kami? Jawapannya tak ada. Kami tak ada downline hidup pun. Downline kami semuanya user. Semuanya pengguna saja. Beli 1 botol aloe vera, beli 3 botol minyak ikan, itu aja. Dia bukannya jenis beli sampai sekali berpuluh-puluh kotak, tak ada. Memang itulah kami punya downline. Tetapi dengan downline yang biasa-biasa, dengan bukan fighter, itulah kami dapat naik pangkat manager pada November 2019, dapat 48% diskaun, dapat 43% overriding, income kami pada ketika itu RM20 lagi nak RM10,000. Ini cerita real tuan-tuan sekalian. Memang bukan cerita main-main, bukan drama swasta. Yang kedua, untuk dapat royalty bonus. Katalah anda sign up, katalah seluruh taman anda, ada 100 orang sign up. Semua-semua sign up. Daripada 100 itu, seorang saja hidup. Lagi 99 tak nak buat. So, seorang yang hidup ini, katalah dia meletup jadi manager dan ada melahirkan manager ke bawah dia juga,
anda dapat royalty bonus 6% jen pertama, 3% jen kedua, 2% jen ketiga, satu kaki bayar penuh. Tak payah tunggu kaki kedua. Satu kaki touch terus bayar 632, 11%. Kalau ada dua kaki touch, dua kaki dia bayar 632, 11%. Nampak? Touch saja bayar, touch saja bayar. Menjadi saja terus, forever akan kira anda punya royalty bonus. Tak payah tunggu 5 kaki hidup, 6 kaki hidup, 20 kaki hidup, tak ada. Naik, jalan. Naik, bayar. Itu je tuan-tuan sekalian. Tak ada pairing matching, tak ada konsep lagi tinggi package alien, lagi banyak income, tak ada syarat buka jumlah kaki baru dapat dia pangkat, tak payah jumlah kaki untuk pakai royalty, tak ada. Forever is manjada wajada, engkau buat, engkau dapat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. So dekat forever, nombor satunya anda kena faham, sistem mudah je. Matematik sangat mudah. Income anda berdasarkan group sale anda. Income anda berdasarkan kepada total group sale anda. That is your income. Tengok persen anda berapa banyak. Nampak? Itu je berkaitan dengan forever. Very straightforward. Ini cawangan-cawangan anda, berapa persen anda dapat cawangan anda. Itu saja, dasar pada group sale dia. Sebab itulah orang kata, Papa Berry, forever ni tak ada marketing plan ke? Tak ada buku marketing plan? Tak. Forever ni marketing plan senang. Downline kau beli barang, harga jual dia, berapa persen kau dapat. Itu je. As simple as that. Macam mana naik pangkat? Naik pangkat macam ni. Forever cuma ada 4 pangkat saja. Tak banyak. Pangkat paling rendah ialah Assistant Supervisor. Anda akan dapat diskaun 30%, overriding bonus 25%. Anda punya kelayakan untuk dapatkan penjualan grup anda ataupun peribadi total sebanyak RM2,000 lebih kurang dalam tempoh 2 bulan. Kemudian anda naik supervisor, group sale anda RM10,000, anda akan dapat jadi supervisor, dapat diskaun 38%, dapat overriding 33%. Kemudiannya anda dah lepas supervisor, anda naik assistant manager. Syaratnya, group sale anda keseluruhannya RM60,000 dalam tempoh 2 bulan, kan? Anda akan dapat diskaun 43%. Dan juga manager, pangkat tertinggi, ada 2 cara. Nombor satunya ialah anda perlukan group sale RM120,000 dalam tempoh 2 bulan, atau anda dapatkan group sale RM150,000 dalam tempoh 4 bulan. Forever memang nak anda jadi manager cepat-cepat. Sebab itulah manager satu-satunya pangkat yang ada 2 cara untuk naik sebagai manager. Okay. So, dekat forever, let's say anda sampai ke manager, tiba-tiba anda dah lama tak buat. Setahun dah tak buatkan, anda kurus katakan. And then bila anda nak buat balik, anda tetap akan buat sebagai manager. Anda tak patah balik pergi ke assistant supervisor dan sebagainya. Tak ada. Sebab apa? Dekat forever, pangkat dia tak patah balik. Dia akan kekal kat situ, khalidina fiha abadah. Itu dia. Dan nama forever kan? So pangkat kau forever lah. Itu cerita dia. Dan juga forever tak ada pintasan. Maksud pintasan macam mana tahu? Katalah kita downline. Downline kita lagi power daripada kita. Income lagi banyak sebagainya, pangkat lagi cepat. Tengok-tengok, wih, di pintas kita. Dia pula jadi upline. Kita pun pengalah, sudah kau ni kan. Aku yang bawa kau masuk, aku ajar kau macam-macam, ni tak ngerti apa. Tengok-tengok, bila kau lagi kaya, engkau boleh jadi upline aku. Ada syarikat macam tu tau. Tapi mana boleh macam tu? Contoh, kita bapak kerja biasa-biasa. Dapat anak pandai gila. Tiba-tiba pula jadi Perdana Menteri kan. So, takkan anak tu tiba-tiba jadi bapak kita pula. Tak. Anak itu tetap jadi anak kita. Cumanya anak itu boleh jadi lagi kaya daripada kita. Macam tu juga forever. Kita boleh dapat downline yang lebih kaya daripada kita. Yang lagi banyak income dari kita. Tetapi dia tetap downline kita. Keadilan dalam kehidupan di dalam forever, tuan-tuan sekalian. Forever, macam saya katakan tadi, dapat 11 cabang bonus dan juga insentif, termasuklah barangan, termasuklah percutian, kereta sebagainya. Saya akan cerita sikitlah sebutan nanti, tuan-tuan dan puan. Dan of course, yang ini saya cakap tadi lah kan. Masa COVID-19, masa inilah income kami macam-macam nak. Masa itu kedai semua tutup, tetapi kami cecah income kami tertinggi. RM40,000 sebulan, tuan-tuan sekalian. Masa ketika PKP. Tolong jangan screenshot untuk payang ke social media. Untuk seminar sendiri, tak ada masalah. Dan inilah antara insentif yang kami dapat dan insyaAllah anda juga akan dapat dekat Forever Living. Kau nak tahu gambar ni? Sebaik TCP lagi dia kena langgar trend ni masalahnya. Dia punya posing. Mama yang luka sebelah cantik je kan. Nasib tak kena nyanyi bini aku masalahnya. Baik. Insentif yang pertama. Insentif tabung kereta Forever to Drive. Yang ini kerja kita 3 bulan dapat gaji 3 tahun. Maksudnya apa? Ada 3 untuk kelayakan mendapatkan Forever to Drive ni, dia kena dapat kelayakan untuk tempoh 3 bulan dan bila dapat saja Forever akan bayar kita duit yang tetap selama 3 tahun. Tiap-tiap bulan selama 3 tahun. Ada 3 level. Level pertama, Forever akan bayar RM1,500 tiap-tiap bulan selama 3 tahun. Level kedua, Forever akan bayar RM2,250
setiap bulan selama 3 tahun. Level ketiga, Forever akan bayar RM3,000 setiap bulan selama 3 tahun. Dan sebab itulah bila dah bagi bulanan macam tu, ramai orang Forever gunakan duit itu sebagai yuran ansuran kereta mereka. Bayaran bulanan mereka kereta jom kita berjadikan sebagai bayaran bulanan. Baik. Boleh ke Papa Beri kalau saya nak gunakan duit tu bukan untuk beli kereta, nak buat benda lain? Tak ada masalah. Downline kami Ustaz Aziz Ali, dia gunakan duit Forever to Drive untuk baiki rumah mak dia yang telah dimakan oleh anak-anak. Ataupun let's say kalau anda ada banyak sangat kereta contohnya kan, ataupun anda macam saya yang jenis suka beli kereta cash, anda boleh gunakan duit Forever to Drive itu untuk infakkan van jenazah. Macam seorang rakan kongsi kami buat. Tijaratan dan tabur, tuan-tuan dan sekalian. Duit dunia dapat, pahala akhirat mencurah-curah. Sangat-sangat luar biasa. Sebab itulah kita kena kaya. Bila kita kaya, tuan-tuan sekalian, kita akan memberi. Bukankah tangan yang memberi itu lebih baik berbanding tangan yang menerima? Jadi, daripada kita duk mengeluh kesah tentang nasib kita sebagainya kan, alamak aku susah, alamak aku miskin, dan betterlah kita je kaya, sebab dengan kekayaan itu kita boleh berzakat, boleh bersedekah, boleh berinfak, boleh berwakaf. Ini semua tuan-tuan sekalian ialah mata wang untuk akhirat. Luar biasa betul tuan-tuan dan puan. Baik, yang kedua percutian. Forever ada menjadikan 2 percutian mewah. Yang pertamanya percutian mewah bernilai RM50,000 percutian eksotik untuk anda pasangan, untuk healing dan juga untuk mengembalikan kisah-kisah cinta lama dekat tempat-tempat yang sangat-sangat luar biasa. Yang memang kalau anda ada duit pun, anda takkan pergi. Contohnya kan, macam pergi dekat Cancun, Mexico, ataupun pergi dekat Bahamas, ataupun naik cruise, pergi menjelajah 3 negara. Syaratnya mudah saja, grup sale anda sebulan RM60,000 saja tuan-tuan dan puan. Semuanya percuma. Kapal terbang percuma, penginapan percuma, makan percuma, training percuma, everything percuma. Anda cuma datang bawa pasangan anda dan juga perasaan cinta yang hendak diluahkan di situ. Baik, itu percutian Eagle Majid Retreat. Percutian yang kedua, kita ada Global Rally. Di mana percutian ini memang sangat best. Sebab ianya akan menyimpulkan seluruh ahli Forever dari segedap lapisan dunia berkumpul dekat satu tempat. Macam tahun depan insya-Allah mereka akan buat dekat Hong Kong, tuan-tuan dan sekalian. Semua FBO yang berlepas kelayakan akan duduk berkumpul dekat Hong Kong meraihkan kejayaan masing-masing serta meraihkan kejayaan orang lain yang berada di sana. Yang ini sama juga, percutian free, flight free, hotel free. Hotel mahal tau, bukan hotel Oyo Ini hotel mahal tau, bukan main. And then kemudiannya penginapan free semua, makan free, everything free, semua ditanggung. Bahkan dekat Global Rally ini, Forever akan bagi anda duit poket. Paling sikit $500 untuk dihabiskan dalam tempoh 5 malam. Tu dia. Dah lah tiket free kepada bank, penginapan free, makan pun free. Dia bagi duit shopping lagi tuan-tuan. Siapa nak bagi masalahnya? Duit shopping tak habis dah. Apa masalah? Declare boleh rumah lah. Declare, keluarkan cash, masukkan akaun kita. Dah selesai. Declare custom kalau perlu. Itu je pun. Tapi, ingat tadi saya cerita ke anda, yang Forever ini merupakan syarikat private listed. Apa kelebihan syarikat private listed? Ini, tuan-tuan dan puan-puan. Iaitulah insentif bonus tahunan tabung dunia. Setiap syarikat di dunia ini, syarikat korporat mana-mana, mereka akan bagi berapa persen daripada keuntungan mereka kepada para pemegang saham, betul tak? Macam contohnya kan, syarikat tu ada keuntungan 100 juta, and then dia bagi lebih kurang dalam 10%, 10 juta, diagih-agihkan kepada para pemegang saham mereka. Ikutlah persentage berapa. Tapi kalau Forever macam tu, sakitlah. Sebab apa? Pemegang saham ini kadang-kadang, belum tentu mereka minum setitik pun aloe vera, betul tak? Kita yang penat-penat berniaga, kita yang penat-penat cakap macam saya malam ini kan, mengeluarkan air liur bercakap dengan anda cerita tentang bisnes, tengok-tengok kepenatan saya, orang lain yang dapat labarnya. Dan orang lain tu pula, mungkin tak buat Forever pun. Mana boleh macam tu, betul tak? Jadi Forever, dia kekal private listed supaya 3% dividen tahunan daripada keuntungan global mereka, mereka tak bagi kepada pemegang saham. Mereka bagi kepada kita, kepada anda, pemegang saham sebenar dekat Forever Living. Itulah yang digelarkan sebagai Chairman Bonus Manager. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang pakai spek ni nama dia Nur Fadlina Ghani, Ina kecil nama dia. Okey. Dia dapat income 14, dia dapat cek tahunan dia $14,035.
Kalau darab duit kita sekarang ni lebih kurang dalam dekat 60,000 lah saya ceritakan. So bayangkan, ini tahun 2017 video tau. Saya suka video ni sebab video ni sangat-sangat raw, sangat-sangat rare, sangat-sangat klasik lah. Dia tak ada editing, tak ada apa semua. Dan bayangkan, Ina ni antara cek awal dia lah. Dia dapat lebih kurang dekat RM60,000. So saya nak tanya anda, let's say lah kalau besok RM60,000 terkelepuk masuk dalam bank anda, apa yang anda akan buat? Anda bayar hutang? Anda nak selesaikan masalah tertunggak, anda nak selesaikan masalah settlement kita, yang itu terpulang pada anda, betul tak? Sebab apa? Sebab duit itu duit anda. RM60,000. Dan ini tak termasuk bulanan Bulanan cerita lain tau. Yang tiap-tiap bulan sale tu cerita lain. Ini cuma tahunan sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok kat CBM. Kat CBM kat Beli dengan Papa Berry. $7,500. Ya Allah. Masya Allah. Handsome tak Mamat ni? Ni saya University lah cerita kan. Pada tahun 2022, kami juga telah mendapat sedikit percentage daripada keuntungan Global Forever Living. Iaitulah sebanyak lebih kurang $7,600. Convert duit Malaysia lebih kurang dekat RM31,000 pada malam itu pendapat tuan-tuan sekalian. Dan patutnya kami ini kena terbang ke Dubai sebab kami ni dapat percutian Global Rally untuk ambil duit ni lah. Tapi kami tak dapat pergi. Sebab masa itu kan kita tengah tak tentu pasal pandemik boleh keluar ke, tak boleh keluar ke apa-apa ke. Dan kebetulan pula mak saya tengah sakit teruk time ni. Jadi kami pun memikirkan keadaan mak dan sebagainya. Jadi kami tak keluar lah. Tetapi walaupun begitu, Forever bagi pampasan tuan-tuan. Oh, aku bagi kau cuti, kau tak dapat keluar. Sian, kau tak dapat keluar je. Nah, bagi RM15,000 sebagai pampasan. Luar biasa tuan-tuan sekalian. Dia yang bagi, patut tak kisahlah kita tak bagi kan. Dia bagi juga kita pampasan tuan-tuan sekalian. So, soalan saya tanya pada anda. Kalaulah dalam lebih kurang RM46,000 masuk dalam akaun bank anda pada satu malam, apa yang anda nak buat tuan-tuan dan puan-puan? Baik. Saya nak pause dulu ni. Ada yang katakan saya, Papa Berry, sini orang susah Papa Berry. Saya nak masuk Forever ni tapi duit saya tak ada, saya susah sebagainya. Sebastião Manuel, dia ini orang Angola. Dia ini merupakan gelandangan. Kita susah macam mana pun tuan-tuan, kita tetap ada rumah tau, tetap ada bilik untuk kita tidur. Angola, si Sebastião Manuel ni, dia gelandangan. Dia duduk dekat jambatan. Tapi dia buat Forever, dia ubah nasib dia, ambil kau. Cek dia dulu, $214,000. Darab duit kita lebih kurang dekat RM800,000, dekat RM900,000. Daripada seorang gelandangan, dapat tahunan dekat RM900,000, tuan-tuan sekalian. Oh, luar biasa betul. Alamak, Papa Berry, saya ni tak kerti bercakap. Papa Berry, saya ni tak malu lah, saya tak pandai bercakap. Ini, Alifima ni, bisu. Dia bukannya tak kerti bercakap, dia bisu, tak boleh cakap. Macam tu je. Tetapi tetap merupakan seorang senior manager, tuan-tuan sekalian. Income dia 5 angka dekat Forever. Tak boleh cakap. So, kita yang boleh cakap tapi malu-malu ni, apalah lagi kan? Cikai lah kita, betul tak? Orang bisu je kat Forever. Oh, Papa Berry, saya susah nak bergerak lah Papa Berry kan. Saya ni susah. Kalau suami saya tak bawa saya pergi mana-mana, saya tak boleh gerak. Ini pakai kursi roda. Lagilah, jangan cerita nak bergerak. Orang nak bawa dia pun payah. Sebab dia pakai kursi roda. Tetapi dia senior manager, tuan-tuan sekalian. Nampak? Dia senior manager, dapat income 5 angka. Dia tak jadikan kekurangan dia tu sebagai batu palang. Papa Berry, saya ni pernah bankrupt kan, saya ni memang tak ada duit, kan whatever, masa depan, masih silam saya bermasalah. Ni, Mariam Selim ini, pernah muflis dan dipenjarakan sebab dia tak mampu bayar hutang. Bayangkan, pernah muflis, pernah dipenjarakan, tapi mereka bangkit, dapat cek berapa banyak? $88,000. Darab duit kita dekat RM340,000, tuan-tuan sekalian. Mereka dah ubah nasib mereka. Mereka tak jadikan batu penghalang keadaan mereka ini sebagai satu bentuk penghalang. Tak. Mereka tak jadikan kekurangan mereka sebagai satu benda yang bolehkan mereka, alah, aku di gelandangan, aku memang ditakdirkan macam ni lah. Memang Allah jadikan aku gelandangan sampai bila? Idoklah macam tu tuan-tuan. Nauzubillah, jangan macam tu. Kita kena usaha. Sebab apa? Sebab dunia ini adalah untuk mereka yang berusaha. Jangan jadikan kekurangan dan kelemahan anda sekarang sebagai satu tempat untuk anda berkeluh kesah. Sebab apa? Sebab saat anda rasa anda susah, anda akan nampak orang yang lebih susah. Kalau mereka ini tak ada alasan, dan kenapa anda ada alasan? Macam contohnya kan, Mak Su. Ini downline kami. Tak gerti membaca, tak gerti mengira, tak gerti menulis. Memang tak pandai. Dia tak sekolah. Tapi dalam tempoh tak sampai 1 tahun, dia menjadi seorang manager, tuan-tuan sekalian, income RM5,000.
Ataupun macam Fusun, belajar takat form 1, bawa lori. Bulan pertama tuan-tuan income dia RM10,000. Ataupun Aaron Nicole, pasangan muda, sangat-sangat muda. Kan, terpaksa meninggalkan dunia perniagaan mereka yang memang mereka minat selama ini sebab mereka nampak impian besar dekat Forever. 6 bulan pertama, RM206,000 income mereka, tuan-tuan sekalian terkumpul. Ataupun macam si Hamizah Hamdan, seorang engineer, seorang yang memang berdekan tinggi tapi tak ada masa, tak ada kehidupan. So dia tinggalkan kerja gaji RM70,000 setahun, dia buat Forever income RM70,000 sebulan. Ataupun dulu seorang asnaf, anda dulu pernah menerima zakat. Macam Kak Lela ni kan, pernah menjadi penerima zakat, sekarang pembayar zakat, tuan-tuan sekalian. Ataupun anda hutang keliling pinggang, anda tinggalkan kerjaya untuk berniaga, tengok anda gagal. Gagal segagal-gagalnya sampai buat susu anak pun pakai tepung bancuhan kek. Tapi 6 tahun pertama, lebih RM1 juta income dia. Dan sekarang, dia merupakan antara jutawan dekat Forever. Mentor saya, Ezalin Siddiq. Seorang yang cukup suka gelak, tuan-tuan sekalian. Anda jumpa ke dia, 24, kalau dia cakap 80% gelak, 20% diisi, tuan-tuan sekalian. Itu yang silakan link. Alright. Ataupun anda kata, Papa Berry, saya ini kan part time dia, Papa Berry, saya ini kerja, saya tak ada masa. Ini semua part time, tuan-tuan sekalian. Bahkan mereka ni penjawat awam. Penjawat awam, waktu kerja, no. Tak boleh cerita bisnes langsung. Habis waktu kerja, dengan uruskan anak, dengan uruskan suami, mereka tetap buat bisnes, dapat income banyak, tuan-tuan dan sekalian. Tidak menjadikan alasan. Anda boleh buat bisnes ini secara part-time. Kalau anda memang kerja 9 to 5, Sabtu Ahad dan cuti, itulah masa terbaik untuk anda berbisnes dan begitu padu, tuan-tuan dan puan. Ataupun Papa Berry, saya ni dah tua. Saya ni dah umur 60 lebih. Saya ni tak larat dah. Ini pasangan adik-beradik otai, tuan-tuan sekalian, umur 60-an. Kalau tu Kak Noi dan juga apa tu Otai Luziah. Otai lagi best. Cancer survivor. Pernah dapat cancer. Dia survive cancer. Dia buat Forever. Dapat cek tahunan, dapat income tahunan. Buat rumah cash dekat tanah masing-masing, dekat Melaka. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dah berusia. Dah tua. Dah veteran. Kilauan emas. Dia tak pernah jadikan alasan, tuan-tuan dan sekalian. Sebab apa? Orang tua pun ada impian, betul tak? Alamak, Papa Berry, saya ni belajar tak tinggi kan. Saya ni memang susah lah, keluarga saya pun tak suka saya. Siti Rafidah Ishak, belajar tak tinggi, guru kafar tersakiti, tuan-tuan sekalian, punya susah sampai dia bermandu dan pontian sampai ke JB, bawa kancil yang drive shaft bila masa saja boleh tercabut. Tetapi dalam tempoh 13 tahun dia jual Forever, income terkumpul melebihi RM5 juta. Kalau anda pergi ke Pontian, dia baru mulia itu kan. Kalau anda pergi ke Pontian, anda nampak kereta Mustang kuning UPM 9333, dialah tu. Tak ada orang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Alah Papa Berry, saya ni pemalu, Papa Berry, saya belajar tak tinggi, pemalu gila. Dah cakap orang pun geletar. Nur Fadlina Ghani, ini yang kecil, kita panggil dia. Seorang yang sangat pemalu, sampai satu tahap, dia duduk atas stage, dia nangis dulu cakap. Punya pemalu, tuan-tuan sekalian. Belajar takat SPM, pernah kerja kerani saja, tuan-tuan dan puan. Alamak, aku lupa nak pasang kecaja punya je. Nasib baiklah. Okey, alhamdulillah. Income dia 1 tahun RM1 juta. Zakat dia saja setahun melebihi RM100,000. Tuan-tuan sekalian. Pemalu tu. Belajar tak tinggi tu. Kerja kerani je masalahnya. Tapi mereka tak menjadikan sebagai alasan. Dan mungkin bila anda betul-betul nak berjuang, betul-betul anda berjaya, mungkin ini masa depan anda. Malaysia! Malaysia boleh! Amazing MCs yesterday. Thank you so much. We really appreciate it. That was an incredible training and you guys guided us right through it and we really appreciate all you do. These guys are awesome. We love them. They're great, great leaders in Malaysia. Are you ready? Let's roll it. Oh. Show me the money. Yeah. $634,000, tuan-tuan sekalian. Darab dia kita berapa Sifu dapat? Sifu Desmond dapat RM2.5 juta. 3 kali masuk dalam bank. Bersamaan lebih kurang dalam RM7,000 sehari. Saya nak tanya anda satu soalan. Kalau anda dapat RM2.5 juta masuk dalam akaun anda, apa yang anda nak buat? Apa yang anda boleh selesaikan dengan RM2.5 juta dalam tempoh satu malam ini, tuan-tuan dan puan? RM7,000 sehari. Kita ini gaji RM7,000 sebulan pun tak dapat, tuan-tuan dan puan. Betul atau tidak? Tetapi Sifu bagus sekali dapat. Dia dapat tiap-tiap tahun terkumpul melebihi RM10 juta tau. Cek tahunan saja. Income bulanan tak cerita lagi. Income bulanan cerita lain, duit kereta cerita lain, lain-lain semua cerita lain. Tapi cek tahunan saja melebihi RM10 juta.
Dan dia bukan pergi seorang-seorang. Dia melahirkan ramai orang yang turut berjaya mendapatkan income tahunan. Cek dividen tahunan daripada Forever Living tuan-tuan sekalian. Dan dia juga melahirkan satu sistem yang sangat-sangat best. Sistem BO9333 yang beliau susun sendiri. Pengalaman beliau sebagai seorang yang telah mengamalkan dunia Forever ini sejak dahulu sampai sekarang. Bahkan beliau ini memang cukup pakar bab MLM kerana beliau telah membuat tesis berkenaan dengan MLM yang sampai sekarang anda boleh baca jurnalnya dekat UTM Skudai. Dan nampak tak? Saya ada mind map, saya ada jadual. Ini semua beliau susun. Kami dah susun bersama-sama kan? Kami susun bersama-sama dengan beliau untuk memberikan anda yang terbaik. Untuk mengajarkan anda tentang bagaimanakah anda boleh buat bisnes ini dengan cukup luar biasa. Tak cukup dengan itu, beliau dah melahirkan 30 orang jutawan, tuan-tuan sekalian. Jutawan daripada perniagaan ini untuk bantu anda mendapat kejayaan dekat Forever. Jutawan ini akan bantu anda free of charge saja. Bukan macam kat luar. Dekat luar, anda bayar juta-juta, anda bayar ribu-ribu untuk dapatkan seorang jutawan itu mentor anda pasal bisnes. Tetapi kadang-kadang apa yang dimentorkan itu tak kena dengan bisnes anda sekarang ini. Tapi yang ini, mereka ini memang jutawan lahir daripada perniagaan ini. Maka anda dah tahu, mereka telah menempuh segala onak duri dan juga segala seluk beluk untuk bantu anda berjaya secara fast track dalam perniagaan Forever Living ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan nampak, bukan sekadar itu, kita akan ajarkan anda dan akan bekalkan anda dengan website, dengan application. App ini ialah macam kita punya tempat kita one stop lah kita beli sebagainya, bagi membolehkan kita ini menghantarkan produk-produk ke seluruh negara tanpa perlu simpan stok. Kita akan ajarkan dengan automation. Kita akan ajarkan TikTok Live. Kita ajarkan bagaimana anda untuk promotekan bisnes ini. Sebab kita nak anda berkembang dengan cepat dan begitu luar biasa sebenarnya. Dan of course, kita juga ada kelas-kelas secara online, secara offline, secara fizikal, secara berdepan dengan maya macam ini yang akan dikelikan oleh ramai orang yang dah berjaya pun dalam dunia Forever ini, termasuklah saya dan juga Baiti, tuan-tuan sekalian. Yang terdekat insya-Allah minggu depan. Bukan minggu depan, hujung minggu ni sebenarnya, 18 hari bulan. Kita akan ada Health Wealth Revolution kickstart untuk season 3, gambar tak dekat sini. Nanti kita akan ni, tapi anda minta upline anda, tolong bagikan anda, saya nak daftar untuk kickstart ini kan. Hujung minggu ini, 18 hari bulan secara online. Pakai Zoom daripada pukul 10 pagi sampailah ke pukul 5 petang. Tuan-tuan sekalian, kita akan ajarkan detail satu hari suntuk tu intensively. Akan ajar bagaimana anda untuk menjadi pakar dalam dunia Forever Living ini secara asasnya. Baik. Of course, kalau anda perlukan bahan untuk bisnes, di sini semua ada bantu bisnes dalam Telegram. Anda cuma perlu tinggal klik, anda cuma perlu tinggal copy paste ataupun anda save saja gambar-gambar atau video-video yang ada. Baik. So, macam mana nak jadi ahli Papa Berry? Dua cara. Yang pertamanya boleh jadi ahli biasa, preferred customer. Yuran pendaftaran RM90 seumur hidup. Anda akan dapat satu botol aloe vera gel bernilai RM116.80 secara percuma. Situ pun dah untung dah kan? Dah untung dekat RM26, dekat RM27. Cuma sebagai ahli biasa, anda cuma dapat diskaun 5% dan anda dapat untung runcit 5% juga. Anda tidak boleh dan belum dibenarkan untuk daftar ahli. Anda cuma boleh jual secara runcit saja untuk dapatkan keuntungan. Nak kata apa? Nak daftar ahli, nak buka rangkaian, anda kena jadi VIP. Macam mana cara jadi VIP? Anda kena beli atau berjual produk bernilai lebih kurang RM2,147 dalam tempoh 2 bulan. Apakah keuntungannya? Anda akan dapat diskaun 30% dan juga macam saya sebutkan tadi, overriding bonus 25%. Kemudiannya anda akan dapat untung pukal 60%. Aloe vera gel, anda akan dapat diskaun 30%, tinggal RM81 saja. Dan juga anda boleh daftar ahli satu dunia. Ini tak terhad. Anda daftar ahli dekat Amerika Syarikat, dekat Jerman, dekat Korea, di mana saja anda dah boleh daftarkan mereka. Tuan-tuan sekalian, kalau anda sign up seorang VIP, anda akan dapat lebih kurang dekat RM500 lebih. Tetapi, mungkin ada di antara anda kata, Papa Berry, RM2,000 lebih tu macam mahal sangat lah. Tak dapat diskaun ke? Baik. Kita ada beberapa package tuan-tuan dan sekalian yang kita namakan sebagai Start Your Journey Pack. Yang menariknya package ini tuan-tuan sekalian ialah kita akan ada 3 package yang anda boleh pilih. Bergantung pada kesesuaian anda dan setiap package ini berharga lebih kurang RM1,600 lebih saja setiap satu. Bermaksud anda boleh dapat jadi VIP package bernilai RM2,147 itu dengan harga RM1,600 lebih saja. Jimat RM500. Tuan-tuan sekalian tetap dapat diskaun produk 30%,
tetap dapat overriding bonus 25%, untung pukal 60%, anda boleh daftar ahli ke seluruh dunia dan sudah tentulah anda menikmati segala kelebihan sebagai seorang assistant supervisor ataupun VIP Forever Living. Yang ini insya-Allah anda one time saja. Sekali seumur hidup, bukan setiap bulan. Yang ini sekali saja seumur hidup anda perlu beli dan anda terus boleh jadi VIP pada malam ini juga insya-Allah taala. Baik. So, mana tanyakan, Papa Beri boleh ke dapat modal balik kan? Saya keluarkan 1,600 ni. Okey, macam mana anda boleh patah untuk dapatkan modal balik? Nombor satunya, anda boleh dapatkan cash dan tangan 30%. Contohnya kan, anda jual lebih kurang dalam 10 botol aloe vera gel yang berharga lebih kurang RM117, anda akan dapat diskaun 30%, maksud untung ruci anda ialah 30%. Sebenarnya anda akan dapat lebih kurang dekat RM35. Dikarapkan dengan 10 botol, anda akan dapat RM350 untuk 10 botol ini. Ini untung cash dalam tangan. Kemudian, bonus masuk account bank 25%, overriding anda tadi. Katalah anda jual 10 botol aloe vera gel juga, dapat 25%. Katalah anda jual lebih kurang dalam 10 botol, maknanya RM29, dan dengan 10 botol anda akan dapat keuntungan masuk dalam bank RM290. Okey, katalah anda dapat close VIP. Anda close 5 orang VIP yang beli produk RM1,600 macam anda. 25% maknanya seorang akan dapat RM400, darabkan dengan 5 VIP, anda akan dapat di situ RM2,000. Dan of course, oleh kerana anda dah beli pembelian peribadi, anda dapat pembelian peribadi RM1,600 yang anda beli tadi tu kan. Darabkan dengan 5%, RM80 lagi tambahan. So, total income anda untuk bulan pertama, anda dah dapat lebih kurang RM2,720. Bulan pertama. Dan oleh kerana anda, kalau anda betul-betul follow benda ini tuan sekalian, bulan ini juga anda akan jadi supervisor. Tak payah tunggu lama. Sebab apa tahu? Group sale anda dah melebihi RM10,000 pada bulan itu. Terus supervisor tak cerita banyak tuan-tuan sekalian. Income dekat RM3,000. Papa Beri, 1,600 ni berat ni kan? Kalau saya masuk dalam amanah saham boleh ke? Tak ada masalah masuk amanah saham. Tetapi saya nasihatkan anda, daripada anda masukkan 1,600 yang anda ada pada ketika ini dalam amanah saham, better anda masukkan ke Forever. Buat Forever dahulu. Sebab apa tahu? Sebab kalau anda masukkan dalam amanah saham, 1,600 yang ada sekarang ini, masuk dalam amanah saham, dividen lebih kurang dalam 5.75% kan dalam tahun ni kan. Jadi let's say lah kalau anda masukkan sekarang, dividen yang anda akan dapat pada hujung tahun nanti, lebih kurang dekat RM93.5 je. Nampak? Dapat juga duit dekat 100 kan. Tapi kalau anda buat Forever, katalah anda masukkan 1,600 ini, anda buat Forever. Anda di VIP, anda buat Forever kan. Let's say lah, dalam setiap bulan, anda dapat sign up 5 orang VIP. Maknanya 5 orang darabkan dengan 400 sebab dapat commission 25% kan. Maknanya sebulan lebih kurang RM2,000. Kalau RM2,000 didarabkan dengan 12 bulan, anda akan dapat RM24,000. RM24,000 pula kalau anda masukkan dalam ASB kan. Di sini dividen anda dah bertambah lebih kurang dekat 12 dalam RM1,000. Nampak? So, di situ saja tuan-tuan sekalian, anda akan dapat lagi banyak keuntungan seandainya kalau 1,600 anda ini, anda laburkan dekat Forever terlebih dahulu, and then untungnya, anda masukkan ke dalam ASB. Jangan 1,600 pergi ke ASB, setakat ni lah untung anda. Nampak? Jadi, itu cara kita sebenarnya untuk kita kalau boleh nak dapatkan income dengan banyak, supaya kita dapat selesaikan semua hutang kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, itulah. Jadi apa-apa pun, itulah perbincangan bisnes saya pada malam ini. InsyaAllah saya tahu banyak kekurangannya dan saya minta maaf atas segala kekurangan. Minta maaf juga mengambil masa yang agak lama. Tetapi kalau saya bentang ke bisnes ini, saya sebenarnya bukan sekadar bentang ke bisnes untuk cerita bisnes matematik tahu. Saya nak bagi anda faham tentang betapa peluang dekat Forever ini merupakan peluang yang sangat-sangat besar sebenarnya yang saya kira anda mungkin tak akan dapat jumpa tempat lain. Sebab anda tak akan dapat jumpa mana-mana syarikat yang akan bayar bonus anda menggunakan harga jual. Anda tak akan jumpa mana-mana syarikat yang tak menetapkan syarat yang pelik-pelik macam nak kena pasang kaki ke apa-apa ke untuk dapatkan income banyak. Tak ada. Anda tak akan jumpa satu syarikat yang benar-benar straightforward seperti Forever. Dan saya cakap terus terang, saya, Siti Rafidah, Ezalin, Baiti, Aida, Kak Farida Aziz, ramai lagi lah sebenarnya kan yang insyaAllah menyertai kita malam ini. Kami dah dapat macam-macam dekat Forever. Kami dulu semua susah tuan-tuan. Semuanya bermula dari keadaan biasa-biasa, orang biasa-biasa je whatsoever. Kami juga pernah ada masalah hidup. Kami juga pernah kena kejar dengan bank. Kami juga asyik dapat call. Siapa sini yang setiap kali dapat nombor phone, tengok nombor telefon pelik-pelik je, kita cancel, tak angkat. Tak berani nak tengok phone pun. Siapa macam tu? Beri aku tak?
Jangan ngaku kat sini lah, ngaku kat sini. Kan? Saya tak nak anda ngaku sebab saya tak nak anda sebarkan aib anda. Sebab ini aib tuan-tuan. Tengok handphone, alamak, tengok handphone, nombor pelik-pelik, 03, dia ni. Oh, itu tak nak. Tak nak pegang. Dia pegang telefon pun tak berani. Kita je trauma. Kita jadi stres. Mood kita yang tengah okey, tiba-tiba jadi down. Anak kita datang pun kita tak layan. Sebab apa tahu? Dapat panggilan hutang. Setuju atau tidak? Saya pernah rasa benda tu tuan-tuan sekalian. Saya pernah rasa macam mana saya cancel. Tak apalah, tak nak tangkap lah. Tapi sampai bila kita boleh lari daripada mereka ini? Hutang kena bayar. Dan mereka akan kejar kita. Worst comes to worst, dia akan gunakan mahkamah. Dia akan filekan nama kita untuk kebangkrutan. Sebab apa? Kita tak bayar hutang. Hutang tak mahal pun. 10,000 je tak bayar. Tetapi dah difilekan untuk kebangkrutan. Sebab apa? Kita tak bayar hutang. Tuan-tuan, kalau kita dah bankrupt, tak bayar hutang, apa akan jadi? Harta kita semua kena ambil. Kita dah tak ada akaun bank. Kita dah tak layak untuk ada akaun bank dah. Kita seolah-olah macam dah jadi mayat hidup dah sebenarnya. Nak pergi kerja pun, nak bayar gaji pakai apa? Nampak? So, inilah sebenarnya benda yang sangat menakutkan. Dan kita semua tengah berhadapan benda tu. Dapat call, cancel. So, di sini saya minta sangat-sangat anda buatlah forever. Tolong terima peluang ini. Belajar betul-betul. Sebab saya tak nak anda sampai bila-bila pun terpaksa tengok handphone dan terpaksa cancel call. Sebab apa? Sebab takut yang call tu datang dengan pelbagai ancaman, datang dengan pelbagai ugutan, datang dengan pelbagai herdikan. Seolah-olah macam kita ini bangsat gila sebab tak mampu nak bayar hutang. Padahal kita tengah susah. Allah tahu kita tengah berusaha. Kita tahu kita tengah berusaha. Tetapi kita tak mampu nak bayar. Tapi cara dia minta duit, bila nak bayar hutang ni? Minta maaf cik, ni hutang lama dah ya. Ni kalau tak bayar ni kami kena tindakan ni. Sakit tak hati? Sakit tak hati kita? Sakit tuan-tuan. Kita cakap dengan anak-anak pun tengok kita macam sayu je kan. Ke bapak aku ni. Kan? Dan masa itu tuan-tuan dan puan, kita akan rasa kitalah manusia yang paling gagal dekat bumi ini. Sebab apa? Sebab anak kita nampak kita lemah. Anak kita nampak kita ini tengah berhadapan dengan masalah kewangan. Kita tak mampu nak selesaikan masalah itu. Anak dari mainan. Kita lalu dekat shopping komplek, lalu depan kedai mainan, kita sanggup ambil anak kita bawa lagi jauh. Tak nak bagi lalu depan kedai mainan tu sebab apa tahu? Sebab takut nanti dia minta macam-macam, mampus kita nak bayar macam mana? Nak beli macam mana? Masa itu, kalau saya lah sebagai bapa, saya banyak kali halu benda tu. Rasa macam, ya Allah, gagal gila aku sebagai bapa sebenarnya. Tak mampu. Anak aku nak tengok kedai mainan, buat aku tak bagi. Rasa sedih sangat-sangat. So, kerana itulah tuan-tuan sekalian, saya harap sangat dengan peluang yang saya bentang kepada malam ini bukan yang terbaik. Dan saya juga bukan seorang yang terbaik. Tetapi inilah yang paling baik yang saya jumpa, yang saya dibantu anda. Sebab saya tak tahu kisah anda. Mungkin anda lebih mudah dari saya, mungkin anda lagi susah dari saya tak tahu. Tetapi yang paling penting, tak kira apa pun cerita anda dulu, itu cerita dulu. Mudah-mudahan dengan Forever ini, kita mulakan cerita kita untuk akan datang. Terima kasih atas segala tontonan, terima kasih atas segala perhatian. Tahniah kepada mereka 74 orang. Woi, luar biasa betul. 70 lebih stay ikut tengah malam ni kan. Sangat-sangat luar biasa. Memang saya puji anda dan mudah-mudahan anda yang menonton ini akan dapat keluar daripada belenggu kewangan yang melanda hidup anda selama ini insya-Allah. Jalan pasti ada, mesti ada cara. Minta maaf atas segala silap, yang baik itu datang Allah Ta'ala, yang kurang cantik itu kelemahan diri saya sendiri. Apa-apa pun, saya jumpa anda di pentas dunia, di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang anda semua. Bye-bye.